zaman kegemilangan kita dah habis. Yang semua jabatan kerajaan yang berpusat di Putrajaya tu, semua saya masuk. Yang saya tahu zaman tu lah arwah Datuk Susilawati Novo Visage kan. Lepas tu Mak Datuk Ali Syukri, Bonda Rosita dengan produk Sendayu Tinggi. Itu orang-orang terawal lah. Dan salah seorang kawan saya, Datin Munirah, pengasas Natasha, kita pun macam ni, macam mana ni aku nak jadi macam ni juga. Takkan nak tengok aja sampai bila nak angkut meja ke hulu ke hilir masuk Putrajaya ni dengan sewa RM50 sehari ni. Aku pun nak pakai Ferrari juga, nak pakai juga Maserati. Dia cakap macam ni, Ma, pakai apa ni? Maka terlahirlah Tia Emilia, produk kita. Kantan Plaza Damas. Bayangkan masa tu saya lah tukar masak kat dapur. Bangun pukul 4 pagi dah masuk dapur dah. Hari pertama buka, ialah orang kan dah tunggu. Saya tengok dalam kedai penuh. Sampai ada yang dah tunggu sejam setengah. Makanan tak dapat-dapat. Orang dah marah. Sampai muka dah muncung. Masa tu saya tak pernah kena anxiety ni. Tiba-tiba menggigil. Bayangkan. Assalamualaikum, bersama saya Anis Afandi dalam podcast Solek dari Sirat Limau, dan ini merupakan episod pertama Solek. Kenapa Solek? Orang tanya episod pertama ni kenapa tak nama Solek kan? Okey, saya nak terangkan dulu. Solek ni bermaksud bersiap, cantik dan serba elok, dan itulah apa yang kita akan kupaskan dalam podcast Solek. Dan tetamu kita hari ni pun menceritakan solekan ada solekan tentang nak mencantikkan rumah tangga, mencantikkan diri dan mencantikkan anak-anak. Sebab itulah kena dengan Solek podcast. Tetamu kita adalah Datin Isma. Terima kasih hari ini Datin sihat? Jemput saya datang ke podcast Solek. Okey, Datin ni tetamu episod pertama ni. Memang buka-buka pintu terus nampak Datin dulu. Kira saya orang pertama lah ni dalam rancangan ini. Orang pertama dalam podcast Solek. Sebabnya kita panggil Datin Isma untuk ke podcast Solek episod pertama ni, sebab kita tengok dekat media sosial, Datin Isma pun memang disukai ramai. Di-follow oleh orang ramai. Saya rasa dalam 400,000 lebih followers kan. Alhamdulillah. Memang semua lebih suka. 400 lebih lah. 400,000 lebih memang suka dengan solekan dari Datin Isma dalam mencorakkan keluarga, mencorakkan diri dan kehidupan seharian. Kan, betul tak? Betul. Okey. Mula-mula sekali saya nak explain dululah, nak bagi tahu serba sedikit lah mengenai latar belakang Datin Isma. Nama penuh Datin Isma Rohaiza, betul? Yeah. Okey, mula menempa nama melalui akaun Masak with Passion dekat Instagram tu. Kalau cari Masak with Passion dengan Datin Isma. Ya, betul. Okey, mula berkongsi resepi dan video memasak. Dahulunya pengasas jenama kecantikan Tia Emilia. Ya, okay, saya pernah dengar Tia Emilia yang packaging warna purple tu kan? Ya, betul. Berkecimpung dalam industri berkenaan selama lebih 20 tahun, dan minat memasak telah membuatkan Datin Isma melebarkan diri, melebarkan sayap dalam dunia masakan. Ada restoran Kantan. Kantan. Dah berapa cawangan dah restoran Kantan? Alhamdulillah dah ada 2 cawangan. Satu di Plaza Damas Seri Hartamas, dan satu lagi di Sunway Nexus Kota Damansara. Semua di Lembah Kelang lah kan? Yeah. Dan Datin Isma berasal dari negeri Kelantan, mendirikan rumah tangga di usia yang muda, 19 tahun tak silap saya. 21 tahun. 21 tahun dan melahirkan 2 anak, iaitu Nick Emilia dan Nick Adrus. Ya. Okey, itu serba sikit lah. Kejap lagi kita nak tanya dengan lebih mendalam lagi mengenai keluarga Datin Isma. Mula-mula kita nak tahu latar belakang Datin Isma. Siapa Datin Isma ni? Mungkin ada yang follow, macam saya follow. Mungkin yang tak follow tu, siapa Datin Isma? Okey, saya ceritalah sedikit ya latar belakang saya. Okey. Nama saya Isma Rohaiza Ismail. Okey, panjang sikit. Umur dah 51 tahun ni. 51 tahun ni? Ya, tahun ni. Lahir tahun 74. Seorang ibu, mempunyai 2 anak.
satu perempuan dan satu lelaki. Berasal dari Kelantan. Orang Kelantan Oh, gitu. Kelantan. Dan ayah saya berasal dari Kota Baru, Kelantan. Ibu saya dari Pasir Mas, Kelantan. Pasir Mas, Kelantan. Sekarang memang semua duduk di KL ke ataupun ada lagi keluarga dekat Kelantan? Okey, family saya sampai sekarang masih di Kelantan. Masih di Kelantan. Cuma selepas saya berkahwin, saya berhijrah, dibawa oleh suami ke Kuala Lumpur. Jadi orang KL lah kita. Oh, jadi orang KL lah. Dari umur 21 tahun? Ya, daripada umur 21 tahun. 21 tahun Muda tu. Dah berhijrah ke sini. Dibawa oleh suami. Sebab saya kahwin awal sebenarnya. Saya kahwin sebab kita zaman tu, nanti saya cerita sikit Boleh. Saya ni dibesarkan dalam keluarga yang cukup sederhana. Bukan keluarga orang kaya, bukan mewah kan. Ayah saya pun pekerja kerajaan biasa je. Ibu saya suri rumah. Saya mempunyai 6 adik-beradik. Dan saya anak sulung. Okay. Jadi ramai tu duduk kampung kan. Ada 6 adik-beradik dan kita anak sulung. Maknanya anak sulung ni besarlah juga tanggungjawab. Dan dari segi pendidikan saya tidak orang kata tidaklah berpendidikan tinggi. Cuma SPM je. Jadi mungkinlah saya tu masa tu macam ada target tau. Nak kahwin mesti dengan orang yang, sebab kita tak sekolah tinggi kan. Macam bagi saya ada target. Macam nak cari orang mesti yang suami yang educated. Berkelulusan tinggi. Bukan nak duduk selamanya di kampung. Maknanya saya ada cita-cita sebenarnya. Walaupun sekolah tak tinggi, tapi saya bercita-cita besar sebenarnya. Tapi rasanya cita-cita tu sampai sekarang rasanya semua wanita sama kot. Dia tak, saya rasa lah. Semua orang ada cita-cita kan. Semua cita-cita dia macam tu kot. Nak suami yang educated ke ataupun dari segi duit ringgit ke. Betul. Kan. Mungkin lah. Tak tahulah kot nampak materialistik ke tak? Rasanya bukan. Kalau materialistik takut cari pula yang tua-tua kan. Yang memang dah kaya-kaya, nak jadi nombor 2, nombor 3 tu bukan saya. Saya mesti nombor 1. Cuma dari segi perkahwinan tu saya diatur oleh orang tua. Bukan kata kenal husband saya dari awal ke apa, bukan. Sebab saya cerita sikit. Saya kahwin umur 21 tahun. Suami 36 tahun. Suami saya bukan duda, bukan suami orang, dan bujang terlajak. Macam tu lagi kiranya. Datuk ni dia kahwin lambat. Sebab Datuk pun dia family ramai, adik-beradik ramai. Datuk ada 7 orang adik-beradik dan dia anak sulung. Tapi Datuk ni dia ada cita-cita. Dia memang nak sambung belajar sampai ke luar negara. Jadi sebab tu dia kahwin lambat. Macam Datuk ni, sebab kita ni sama-sama anak sulung sebenarnya. Saya anak sulung, Datuk pun anak sulung. Jadi macam Datuk, dia ada cita-cita dia. Dia lambat sikit habis belajar tu sebab dia nak tengok adik-adik dia. Apa orang kata, semua dah boleh masuk asrama, boleh masuk universiti. Jadi baru dia ambil buat master. Jadi lepas dia habiskan pengajian dia, master di UK, baru lepas dia balik Malaysia, baru dia suarakan nak cari pasangan hidup. Jadi orang kata bujang telajak lah. Kahwin, masa kahwin Datuk umur 36 tahun, 36. Saya 21 tahun. 36. Beza kami 15 tahun. Kalau dulu 36 tu orang cakap bujang telajak lah kan. Sekarang ramai rasanya 36 tak kahwin lagi. Kan? Ya, sekarang dah biasa dah. Kan? Sekarang ni orang lelaki biasa je. Sebab orang lelaki sekarang nak cari duit dulu, nak apa orang kata kerjaya, mementingkan kerjaya dulu. Jadi nak bagi apa orang kata stable family lah. Biar betul-betul berjaya baru cari pasangan hidup. Dan itu yang saya terapkan pada anak saya. Jadi macam mana bila Datuk dah suarakan nak mendirikan rumah tangga tu, macam mana yang boleh jumpa dengan Datin? Time tu masa tahun tu bila? Tahun 95.
kita kenal tu terlalu cepat sebenarnya. Datuk kat KL. Lepas dia habis belajar buat master kat UK, dia terus balik dapat offer bekerja di Kuala Lumpur. Dan dia cuma suarakan kepada family dia, orang tua dia di kampung. Dia kata, boleh tak cari orang Kelantan juga. Dia kata, jadi macam kita ni family yang aturkan, dan Datuk pun balik tengok sendiri depan-depan kan. Lebih kurang perkenalan kami 5 bulan je. 5 bulan je kenal. Tapi masa tu kira Datuk ni rajinlah balik. Setiap minggu balik untuk jumpa saya, nak berkenalan. Sebab dulu bukan macam sekarang, ada Instagram, ada TikTok semua kan. Jadi on the phone je lah. Jadi setiap minggu balik jumpa, lepas tu terus hantar orang merisik. Bulan 1 kenal, bulan 5 kita dah kahwin. Tahun 95. Dulu perkenalan tu 5 bulan tu. 5 bulan. Kategori lama juga kan. Ada yang kenal 2 bulan dah terus. Ya. Saya rasa macam 5 bulan tu cepat je. Macam cepat, kenal tu dah kahwin. Macam mana yang bolehnya Datin Ismah terpikat dekat Datuk tu? Apa yang kriterianya dari segi kerjaya dia? Apa yang membuatkan rasa, yelah umur 21 time tu, nak rasa kukuhnya untuk terima pasangan dalam usia muda tu? Okey, kan saya cakap, saya daripada awal kan, saya bukan ada pendidikan tinggi. Jadi bagi saya, wow, ada master kan. Maknanya untuk nak jaga saya cukup. Maknanya dari segi kewangan tu, maknanya cukup lah kan. Sebab kita dengan pendidikan kita yang tak tinggi tu, mungkin untuk nak kerja berapa sen sangat gaji kan. Jadi saya fikir macam itu adalah pilihan yang tepat lah. Dia boleh dari segi keuangan, boleh jaga saya. Dan satu lagi dari segi usia, saya sebenarnya suka lelaki yang berusia tau. Sebab bagi saya pengalaman itu cukup penting. Sebab bagi saya orang yang berusia ni dia agak mature gitu. Dan bukan jenis yang mudah melatah, mudah sentak kan. Jadi macam sebenarnya saya banyak belajar dari Datuk, dari suami lah. Dari segi peradaban, dari segi disiplin. Sebab suami saya daripada kalangan family yang berjaya juga. Dan dia ada darah Nik lah. Orang kata Nik ni kalau Kelantan kan lemah lembut. Cara tutur kata, bahasa, sopan. Jadi saya banyak sebenarnya belajar dari Datuk. Tati memang suka lelaki yang berusia daripada sebab umur. Nakkan orang tu maksudnya yang matang. Matang. Yelah 36 tahun rasa dah cukup matang kot untuk dia nak didik isteri dia. Adakah yang muda sikit tu kurang matang ke macam mana? Ke tak semua? Bagi saya kalau muda tu mungkin ada yang matang pun, tapi bukan semualah. Sebab kadang-kadang orang muda ni dia ada life hidup dia sendiri. Mungkin kadang-kadang macam okay, you baru habis study, tiba-tiba you dah nak kahwin kan. Sedangkan diri you sendiri you tak guna lagi. Contoh, you baru habis study, tiba-tiba nak cari mama cari pasangan, saya nak kahwin. Saya kata contohlah, bukan anak saya lah maksudnya. Contoh. Sebab ramai juga ada anak-anak kawan-kawan kita kan macam gitu. Macam dah nak bagi kahwin, macam biar you betul-betul mature dulu. You jaga diri you sendiri, you survive diri you sendiri. Contohnya macam dari segi kerjaya, biar you ada kerja, you ada income. You dari segi contoh kalau you muda-muda you dah nak kahwin, you tak ada masa lagi untuk berkawan. Contohnya, tadi you baru belajar. Lepas tu, you dah nak kahwin. At least lepas you belajar, you kerja. Dalam masa you kerja, mesti you nak berkawan kan? Nak keluar lepak kedai mamak dengan kawan-kawan. Balik pukul 3-4 pagi. Jadi umur, you muda lagi 24, you dah nak kahwin. Rasa macam, you dah kena ada komitmen dengan family. You faham tak? Nak kena balik rumah, tahulah kan? Isteri kan? Tak kerti nak balik rumah ke? Pukul berapa dah ni? Duduk kedai mamak lagi. Jadi, kalau boleh, waktu masa muda you lepak dulu.
You lepak dulu dengan kawan-kawan you. You enjoy dulu puas-puas. Nak balik pukul 5 pagi ke 6 pagi ke, tak ada orang nak halang. Tapi bila you dah ada family, you dah ada tanggungjawab. Bila dah ada isteri, dah mestilah lepas tu kena tahun depan dapat anak dah. Umur 24 dapat anak kat rumah kan. Nak dodoi anak kan. Jadi takkanlah kawan ajak, jom lepak kedai mamak malam ni, dia tarik. Tak boleh. Mesti dia rasa macam tak boleh, aku kena jaga anak kan. Jadi bagi saya, untuk orang muda, fokus untuk diri sendiri dulu. Bila betul-betul dah cukup duit, dah matang, baru fikir nak kahwin. Itu saya punya pendapat lah. Orang lain saya tak pasti. Itu yang yang jadi rebel tu. Kalau kahwin muda kan, dia jadi rebel, dia tak puas. Dia tak puas. Lepas kahwin baru nak enjoy. Betul. Lepas tu tinggal isteri kat rumah. Tak semua jangan marah Okay, bila dah Datin dikurniakan 2 orang anak, nak ready kan anak-anak untuk kehidupan yang akan datang tu, apa yang Datin amalkan, mempersiapkan anak-anak untuk belajar apa semua tu? Okey, macam ni. Dalam didikan anak-anak, saya dengan Datuk, dengan suami, agak tegas dalam mendidik anak-anak. Sangat tegas. Garang pun ya. Bagi saya, kedua ibu bapa mesti kena ada garang tu. Faham tak? Sebab okeylah, mungkin sebab saya anak 2 orang je kan. Saya tak tahulah kalau nanti orang kata, oh tak apalah you Datin cakap macam tu, you anak 2 je. Kita anak selonggok 7, 8 kan. Nak handle pun tak ni kan. Okey, tak apa macam gini. Tapi boleh sebenarnya. Saya bagi ni, saya cerita cara saya. Sebab sebenarnya ramai pengikut-pengikut saya di luar sana selalu DM saya, Datin, share lah sikit dengan kita. Macam mana Datin didik anak-anak Datin. Nampak disiplin. Walaupun dah besar-besar pun ikut Datin pergi mana-mana. Datin keluar makan pun anak ada sekali. Jarang budak-budak sekarang kan, nak ikut mak bapak keluar makan sekali, tengok wayang sekali. Macam ni. Masa kecil, masa saya, anak-anak saya kecil, dia dah start bertatih. Bertatih maksudnya dah dapat kaki. Terus kena ajar apa yang betul, apa yang salah. Contoh, kalau macam saya, yang lasak Idrus lah. Sebab anak lelaki kan. Anak lelaki lain, dia lasak sikit. Betul. Tak dapat kaki lagi, belum jalan lagi. Tapi dia dah panjat dah. Kursi, meja dah panjat. Masa tu kita kena terus marah. Kena marah. No, kena cakap macam tu. Saya dengan mata-mata sekali, bukan no. Kita tak lah. No, macam mak tiri lah gitu. Dengan karakter sekali macam tu. No, tak boleh panjat. Jadi dia tahu, oh maknanya tak boleh panjat kau sini. Jadi turun. Macam turun sekarang. Jadi kita terap tu dari rumah. Dari rumah kita. Maksudnya tak boleh panjat meja, tak boleh panjat katil, tak boleh lompat atas katil, tak boleh lompat atas sofa. Maknanya benda salah kita terus marah. Tapi katalah dia tak dengar juga, mesti kena tangankan. Tapi saya tahu orang sekarang tak ada dah tangan-tangan. Nak marah-marah anak pun kadang-kadang dia tangan tu bukanlah sampai dera anak kan. At least pukul tu biar dia tahu, oh mama dia dah betul-betul marah ni, sampai dah pam macam gitu. Kena pukul lah sikit, buat acu-acu dengan hanger ke kan. Berlakon-lakon lah, jadi macam mak tiri gitu. Jadi lama-lama benda tu, sebab kita marah, lama-lama dia dah macam, bila dia nak langkah je kaki, terus tak jadi tau. Jadi bila dia pergi rumah orang, dia tak berani nak panjat. Sebab adalah, saya nak cerita sikit lah, anak kawan saya datang ke rumah, berkawan dengan anak-anak kita. Anak dia naik rumah kita, sampai rumah kita, melompat atas sofa tau. Toing lompat. Lepas tu anak kita macam gini, Idrus dengan Emilia, macam terkejut lah, macam Mama dia lompat, macam takut. Padahal rumah kita ni, dia pula rasa takut sebab dia tak biasa. Sebab dia tak buat. Dia tak biasa buat, apatah nak buat rumah orang. Jadi sebenarnya
ibu bapa mesti kena disiplin anak dan tegas. Supaya kita pergi, anak-anak kita pergi rumah orang, anak-anak kita tak buat serkas kat rumah orang. Sebab bila kita anak kita buat macam tu kat rumah orang kita kena mak dia tak ajar ni. Mak dia duduk sembang borak, tak marah pun anak dia dah habis dah lencur, dah tumpahkan air. Yelah kadang-kadang rumah orang kan, orang tu bukan murah beli, simpan duit main kutu kot nak beli satu kristal tu kan, tiba-tiba anak kita dah tepang jatuh pecah. Faham tak? Betul-betul main kutu tu betul. Jadi kan macam kadang-kadang orang tu pergi overseas, angkut bawa balik benda tu yang mahal kan. Tiba-tiba letak anak kita dah tempang pecah. Jadi benda tu harus diterap anak-anak kita dari rumah. Disiplin dari rumah kita. Bukan rumah orang baru kita nak marah. Ini tak. Pergi rumah orang pun, anak kita duduk buat sekas rumah orang pun kita tak larang. Duduk berborak je kan. Tak boleh. Jadi itulah maknanya serba sedikit yang saya cerita tu. Maksudnya cara didikan anak-anak saya di rumah. Faham betul. Macam kalau barang tu terpecah ke apa ke, pernah jadi dekat rumah Datin? Barang sendiri yang terpecah ke apa, pernah jadi? Pecah tu tak pernah lah. Cuma dia datang rumah kita macam sofa ke apa kan, ada bantal kecil tu kan. Dia baling piung 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 satu rumah macam bola dan bantal tu. Jadi macam anak kita yang pergi kutip, ambil, simpan kan. Jadi macam mak dia buat tak kisah. Mak duk makan, wih sedap, kita kan masak sedap. Masak kawan. Sedapnya dah. Kita bukan nak cerita orang lain. Kadang-kadang family kita sendiri. Anak-anak buah kita sendiri. Maksudnya tak perlu cerita anak orang lain. Kadang-kadang dalam keluarga kita. Dan sebab tu dalam family saya, anak-anak saudara pun dia takut dengan saya. Dia bukan takut sebab dia macam takut, oh Cik Ma ni garang. Tapi dia rapat. Kalau anak-anak buah garang, dia tak nak datang rumah kita. Dia tahu kita garang kan, mesti tak nak datang. Tapi cuti je, Cik Ma nak datang rumah Cik Ma, macam gitu. Sebab dia tahu kita sebenarnya bukan garang, kita tegas. Tapi kita sebenarnya seorang yang penyayang untuk anak-anak saudara pun. Dia garang tapi best. Kan? Garang tapi best, nak datang lagi. Sebab apa? Sebab nanti belanja makanan sedap kan. Bawa belanja. Yelah, you buat perangai elok. Disiplin, perangai yang baik, cantik. Jadi kita bagi macam-macam upah. Bagi reward lah. Jom Cik Ma belanja. Beli kasut, beli tu, beli ni. Gitu. Nak buat baik jugalah. Dapat handbag Chanel tadi ke kan. Okay. Sebut pasal garang apa semua tadi tu kan. Dan Datin pun ada anak lelaki dan anak perempuan. Orang cakap yang ibu-ibu yang datang daripada negeri Kelantan ni, dia kata ada macam queen control sikit. Macam bila dah rapat dengan anak, okay, Datin rapat dengan anak, terutama anak lelaki, kata nanti kalau kahwin ke nanti lebih kepada mak. Yang si isteri tu macam bila balik kampung tu macam isteri macam alamak, lelaki pergi ikut mak lagi. Ada yang orang komen-komen macam tu, orang label mak mentua dari Pantai Timur macam kontrol sikit. Yang tu saya tak pastilah pula. Sebab dari segi anak saya kan anak sulung. Jadi family saya pun tak ada lagi yang berkahwin. Sebab anak-anak saya yang kalau cucu sulung lah, belah saya lah. Emilia cucu sulung. Edrus yang kedua. Jadi belah kita belum ada yang kahwin. Lepas tu yang kata kontrol tu, saya rasa tak tahulah kalau orang lain kan. Sebab macam saya pula mungkin bila saya kahwin dengan suami saya dah tak ada mak mertua. Sebab mak mertua saya meninggal awal. Jadi mungkin saya tak rasa kot benda gitu kan. Anak dia anak mak ke kan, tak tahu. Mungkin tak tahulah kalau orang lain. Dia kata sebab ada kenalan-kenalan jugalah yang macam konon kalau balik kampung belah Pantai Timur, anak lelaki tu lebih kepada dengan mak tu. Kalau berlaku situasi macam tu, Datin Isma nak cakap apa kepada pasangan-pasangan si isteri yang ada suami dari keluarga belah Pantai Timur tu? Nasihatnya apa? Macam tak apalah, biarkan ke nanti balik KL jadilah suami kita balik kan. Macam tu ke?
Okey, saya rasa macam ni. Mungkin dia bukan queen control ataupun bukan anak lelaki kan. Contohlah saya rasa macam anak saya lah. Sebab kita pun belum ada anak yang kahwin lagi kan. Anak lelaki ni dia rapat dengan ibu. Macam saya dengan anak lelaki saya. Saya 2 orang anak kan. Anak sulung ni Emilia rapat dengan ayah dia, bapa dia. Anak kedua ni Edros rapat dengan saya. Jadi mungkin anak lelaki dia dengan ibu ni dia rapat. Sebab bagi anak lelaki ni ibu dia macam dia dah rasa ada tanggungjawab tau. Untuk dia jaga ibu dia, belai ibu dia, nak bagi yang terbaik untuk ibu dia. Dia macam, dan kita sebagai ibu kita rasa selamat. Selamat bila duduk dengan anak lelaki ni, you rasa you dijaga tau. Macam dijaga, macam contohlah, ni cerita anak saya lah kan. Kalau keluar dengan anak-anak saya, terutama anak lelaki Edrus lah, dia pegang tangan, pimpin tangan kita. Kadang-kadang handbag kita pun dia nak bawa. Lepas tu kan, kalau shopping ke apa, semua dia akan pegang lah. Mama, laju je, mama. Botol mineral kita, mama, semua dia nak pegang. Jadi saya rasa mungkin semua anak lelaki kot macam tu. Maksudnya ibu dia tu tanggungjawab dia. Maksudnya mungkinlah ialah isteri kan. Tapi ibu tu mestilah dia letak number 1 kan. Jadi ibu dia tanggungjawab dia. Bila ada isteri ialah isteri pun tanggungjawab. Mungkinlah sebab insya-Allah lah saya kalau besok kalau kahwin pun saya tak nak kontrol anak saya. Bagi saya sekarang dia masih single, dia adalah milik saya. Satu hari dia kahwin dan dia milik isteri dia. Tapi saya tahu anak-anak saya macam mana. Walaupun ada isteri, ibu tetap ibu. Tanggungjawab tetap ada pada ibu dia. Mungkin yang isteri tu kot yang tak faham lah kot. Mungkin ada jealous ke apa ke kan. Nanti ada yang, kalau ada dalam situasi tu boleh tinggal komen kat bawah. Kita share sama-sama kan. Tapi kalau situasi isteri yang jealous tu, Datin Isma nak bagi apa petulnya untuk si isteri tu janganlah jealous dengan mak mentua. Okey, dari segi ni pun saya nak kena share juga sebab dah tak apalah kita masukkan sekali yang cara saya dengan kita, maksudnya dengan suami. Dalam keharmonian rumah tangga ni sebenarnya adalah dari kita sendiri. Tak perlu mak mertua ke apa ke, sebenarnya antara kita dengan suami kita sebenarnya. Kita kena banyak bercakap, jangan memendam. Okey, itu cara saya saya bagi tahu. Orang sekarang you pendam, lepas tu you tak tahan, you sembuh. Lepas tu terus perang kan. Gaduh. Bila benda kecil-kecil, jangan heret benda tu nak suruh jadi nampak besar. Kadang-kadang benda kecil kan, macam contoh, tiba-tiba suami adalah sentap dengan kita kan. Kadang-kadang suami ni dia tak nak cakap apa salah kita. Macam kan cakap kan, marah pula kan. Macam marah pula. Meroyang pula bini aku ni kan. Jadi senyap. Lepas tu dia lebih berdiam diri. Contohnya macam saya dengan suami saya lah. Macam Datuk kan dia tak cakap banyak kan. Saya tengok dia, kenapa ni? Dia balik kerja, kita dah masak sedap-sedap untuk dia. Bagi hidang makanan kat dia kan. Sebab saya kalau suami makan, saya tak bagi anak-anak kacau suami makan. Maksudnya macam ni. Sebab saya tengok orang sekarang, isteri duk makan ni, duk makan mulut dia, puak-puak. Suami duk suap nasi anak. Allah. Duk suap anak. Salah bagi saya. Tak boleh. Bagi saya, suami tetap suami. Saya kalau apa orang kata, suami balik kerja, kita dah bagi makan anak kita kenyang-kenyang. Lepas tu bila suami makan, suami je makan. Anak tak boleh kacau. Kita bawa anak kita main benda lain kan. Jadi adalah dulu saya pernah kecil hati dengan Datuk. Bukan saya kecil hati, Datuk yang kecil hati dengan saya. Saya marah, anak dia nak
anak perempuan kan. Emilia manja dengan dia. Masa tu Emilia baru bertatih kaki kan. Lepas tu Datuk tengah makan, bapak dia tengah makan kan. Anak dia nak panjat, nak naik atas ni, nak papa. Jadi saya ambil alihkan. Kita kan nak bagi suami tu biar dia dapat balik kerja penat-penat. Biar dia makan. Dia enjoy makan. Bukan nak riba anak sambil makan. Tu salah kan. Jadi saya ambil anak bawa lari. Anak ni pergi balik. Panjat balik. Papa nak suruh angkat. Lepas tu papa dia ambil letak atas riba. Tapi saya pergi ambil anak saya macam kasar sikit kan. Buat lari. Tapi Datuk senyap. Dia diam. Betul muka dia masak makan. Malam tak nak bercakap. Tengok TV tak nak bercakap. Saya ni bukan ada setengah orang. Kau tak nak cakap dengan aku Okey, tak nak cakap dah. Betul. Dia nak lawan balik Nak lawan balik. Okey, satu kau tak nak cakap, 10 kali aku tak nak cakap dengan kau. Jadi kononnya nak berlawan ni dengan suami dah dapat sentak apa benda tah. Tapi saya bukan gitu. Saya tak suka kalau nampak dah suami sentak. Saya tak suka benda tu heret sampai besok. Saya akan selesaikan malam tu juga. Time dia waktu nak tidur. Anak dah tidur, dah tenang kan. Bila dah duduk atas katil, dia tak cakap ni. Sebab ada benda ni dia nak marah kita ni. Marah betul Saya akan tanya. Kenapa tak nak cakap dari makan tadi, tengok TV sampai sekarang? Saya ada buat salah apa? Dia diam, tak nak cakap. Saya kata kalau you diam, I tak tahu apa salah I. Saya suka bertanya. Sebab saya tak suka benda tu nanti sampai besok saya tak tahu apa salah saya buat kan. Lepas tu dia cakap, saya tanya 2-3 kali baru suami saya cakap, tadi Ma kita bahasa nama dua, tak adalah darling ke sayang, tak ada. Tadi Ma ambil anak tu macam keras sangat, macam tarik tu kuat kan. Cakap saya macam salah aku kan, kita ni nak bagi dia makan. Sempurna. Mungkin hatimu tak sedar. Tak sedar kan. Macam terkuat sikit lah kita ambil anak. Lain kali ambil lah anak tu elok-elok sikit, lembut sikit. Pasal tu je ke? Kecil sangat je. Gitulah kadang-kadang. Maksud saya tadi, benda kecil je. Tapi kita kena pandai selesaikan. Benda tu sebenarnya dari kita. Sebenarnya kita sebagai isteri ni memainkan peranan. Jangan macam nak lawan balik suami kita. Kau tak nak cakap dengan aku Tak apa, aku tak nak cakap dengan kau sampai lusa. Tak boleh macam tu. Terus tanya dan terus minta maaf. Nombor 1 mesti minta maaf. Kita tahu suami kita kecil hati tadi. Ya ke? Okeylah. Mak tak tahu apa benda tu tadi mungkin tak perasan kot, keras sangat ambil anak kan. Okey, tak apa. Mak minta maaf. InsyaAllah takkan ulang lagi. Dan jangan ulang. Kena ingat letak kat sini. Ni tak esok buat lagi. Jangan pula besok buat lagi. Besok kau sebat depan laki kau pula anak tu. Marah. Tak boleh. Jadi sebenarnya benda tu pasangan dua-dua memainkan peranan. Suami, isteri. Jadi kalau suami tak puas hati dengan isteri, terus cakap. Kau jangan duk pendam. Dan isteri buat salah kan. Contoh isteri cakap kasar ke apa. Terus cakap dengan isteri. Kadang-kadang isteri, kadang-kadang didikan kita tak sama. Didikan kita di rumah. Sebab tu saya kata, benda ni dari rumah. You membesar macam mana mak ayah you didik you kat rumah. Dan suami kita pun cara didikkan rumah dia lain. Cara didikkan rumah kita lain. Contoh, kita orang kampung. Pinggang, mak kita tak kisah. Contohlah kan. Sekali nak hidang makanan. Kejapkan bunga ni, pinggan ni bunga pink, yang tu bunga biru, yang ni bunga hijau. Kita berubah je. Yang ni ikan goreng aku letak bunga pink. Mak kita tak cakap salah. Dan kita tak tahu benda tu salah. Tapi, bila contohlah rumah suami kita, mak bapak dia ajar lain. Jadi katalah suami tengok bini, kita dah terapkan macam tu kat suami kita pula. Sebab benda tu dari rumah kita kan. Jadi katalah suami tu tengok, kenapa hidangan kita macam-macam colour pinggan ni. Ada pink, ada biru. Boleh tak kalau biru je. Kalau pink. Sebab nak nampak benda tu cantik. Kita pun baru tahu salah ke. Sebab tu saya cakap benda tu dari rumah. Dari kecil kita masa anak-anak mengajar anak pun. Kenapa ambil bunga tu? Tak nak mama tak nak. Kalau bunga pink je.
Jangan campur biru ke hijau ke. Sebab biar benda nampak cantik, biar nampak tersusun. Maknanya kita latih anak kita dari kecil tu, masa dia sekolah rendah tu, kalau minta tolong kan, ajar lagi. Masa tu je. Masa tu dah terapkan dia orang dengan benda-benda yang nampak cantik. Bukan setakat display je. Semuanya lah. Sebab kita nak perfect lah kalau boleh. Yelah. Tu yang simpan sampai 2-3 hari tu yang meletup. Sekali meletup tu keluar habis semua. Okey, kita sambung dengan Datin Isma. Tadi ada nak cakap sikit pasal tips nak ajar anak supaya jangan pujuk. Kalau anak buat salah, anak menangis ke jangan pujuk. Macam mana tu? Kenapa tak boleh pujuk? Okey, macam ni. Contoh tadi kan saya cerita kalau kita marah anak kan. Kalau dia dah nakal sangat, dah tak dengar cakap tu, kadang-kadang kena pakai tangan juga. Cubit ke sikit, pulas ke sikit kan. Tapi zaman sekarang dah tak boleh rasanya. Tak boleh. Cubit-cubit, rotan-rotan ni kan. Tapi tak apalah. Ikut cara yang kita boleh nampak, biar anak tu nampak memang kita betul-betul marah dia. Okey. Contoh, bila kita dah betul-betul marah, kadang-kadang anak ni kan cengeng kan, menangis. Menangis. Satu benda saya nak pesan untuk ibu bapa di luar sana, masa kita marah anak di atas apa kesalahan yang dia buat tu, kita jangan pujuk dia. Jangan cepat-cepat pujuk dia tau. Masa dia menangis tu, biarlah dia menangis kat cekuk-cekuk dinding, mana dia nak nangis, biar. Jangan cuba pujuk dia. Sebab biar dia tahu kita tak nak pujuk dia apa. Sebab anak ni, bila dia nangis, dia mengharapkan mak dia atau bapak dia datang pujuk dia. Macam, alah orang sekarang kan. Alah marah mak tadi, you marah anak you. Tadi dia macam singa. Marah dah macam singa, dah macam mak tiri. Sekali, pergi bila tengok anak dah meraung-raung menangis kat jerung dinding tu, pergi pula panggil. Alah, mama minta maaf, sorry ya. Itulah, lain kali jangan buat macam tu lagi. Kan mama dah marah, salah, tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Nanti anak you confused. Macam, tadi mama aku marah sebab aku buat salah. Lepas tu mama datang pujuk balik. Lepas tu dia macam bingung tau. Sebab budak ni bila dia dalam membesar ni, otak-otak seorang panggil sel-sel otak dia tengah berhubung. Jadi dia banyak berfikir tau. Dia berfikir. Jadi dia pun macam, okey, lain kali boleh buat perangai lagi. Sebab kalau mak aku marah, mama aku marah, marah-marah aku nangis, tu mama atau papa datang pujuk balik. Kadang-kadang mama yang marah, papa yang datang pujuk. Papa yang marah, mama yang datang pujuk. Tak boleh. Kalau datuk, kalau husband saya, kalau dia marah anak, dia kan susah nak marah anak. Sebab dia pun bercakap pun jarang kan. Jadi kalau dia keluar tu betul-betul marah lah tu. Kalau dia marah tu, dia marah yang teruk dengan suara lah. Dan dia tak akan pujuk anak dia. Dia tak akan pergi tegur anak dia. Lepas tu dia akan biarkan anak tu menangis lah, melalak melolong kat situ. Dia buat kerja dia, dia keluar ke, dia belah ke. Lepas tu dia balik, anak dia kan macam tengok je, mengharapkan papa dia datang tegur tau. Dia tak akan tegur. Biarkan kat situ sampai anak tu datang kat kita balik, anak datang minta maaf. Tu cara dia. Anak datang, I'm sorry papa, I janji tak buat lagi. Jadi dia tahu sampai dah daripada pagi tadi sampai ke malam bapak dia tak tegur-tegur, maknanya betul-betul marah lah kan. Betul. Maknanya memang you buat salah. Maknanya you tak dengar cakap. Papa dah marah dah sampai tak nak tegur you. Jadi dia tahu dah, betul-betul marah ni bapak aku ni. Lala dia yang datang minta maaf. Itu yang sebetulnya. Itu yang betul. Anak yang datang minta maaf dengan kita, bukan kita jangan bagi peluang kita minta maaf dengan dia. Sebab dia yang salah. Betul. Dia yang buat salah. Dan dia tak dengar apa, kita dah marah dia berapa kali. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Tapi dia buat juga. Jadi kita marah dia yang teruk. Bila dia menangis, jangan pujuk. Mungkin tak sama ke orang zaman sekarang. Betul. Yang sekarang dia jadi trendnya, bukan trend lah, macam dia jadi isu yang tak boleh rotan, tak boleh nak puk sikit pun tak boleh. Dia kata kasar. Kan? Dia kata, tapi kalau macam mak saya ke, yang ibu-ibu yang zaman yang umur dah 50-an, 60-an,
Mungkin dia bedal dengan rotan je kan. Kena sebat je zaman-zaman Kena sebat kita je. dulu. Hanger. Kalau ada penukur ni, penukur rumah piang baling gitu je. Yang tu gadas Zaman je. kita dulu. Sebab tu kita ni macam tambah anak sulung kan. Kena sebat, kena apa tu. Rasa semua dah. Sebab tu kita bila jadi anak sulung lah terutamanya kan. Anak sulung ni memanglah dulu kita rasa macam aku ni anak TV ke? Aku ni anak angkat ke? Asyik aku je kena marah. Adik yang buat salah, kita yang kena marah. Kan? Rupanya bila kita dah ada anak, kita dah berkeluarga, baru kita tahu. Rupanya mak ayah kita tu, dia dah ajar kita. Maksudnya disiplin kan. Yelah mungkin yang belah adik-adik ni dah lain sikit kan. Adik-adik ni dah mula start manja. Lemak kita pun dah tua. Nak marah-marah lebih pun Agak dah marah pun. Dah tak ada kederat dah nak marah adik-adik kita. Jadi kita lah bahan untuk marah dia tu. Jadi pengganti kepada mak ayah lah, tukang nak marah adik-adik. Betul. Okey, tadi kita sembang pasal keluarga, latar belakang, ada kisah-kisah cinta-cinta Datin Ismail sikit kan. Sekarang kita nak masuk pula tentang bisnes. Dunia bisnes Datin Ismail. Masa bila yang boleh mula-mulanya bisnes Tia Emilia dulu kan? Bisnes kecantikan dulu kan? Macam mana boleh mulanya dengan bisnes kecantikan tu? Okey, macam mana nak cakap Okey, saya sebenarnya suri rumah. Suami yang bekerja. Saya suri rumah menjaga 2 orang anak. Masa saya dengan anak-anak lah kan. Tapi saya ni sebenarnya bidang kecantikan tu macam mana nak cakap. Soalnya macam benda tu dia datang zaman tu. Saya nak mula macam mana? Saya nak mula start. Okey, saya dibesarkan dalam keluarga sederhana dan bukan orang senang. Ibu saya pun suri rumah. Jadi maksudnya latar belakang meniaga tu dah ada sebenarnya. Macam umi saya kan macam meniaga kecil-kecilan depan rumah saya kat kampung ni macam ada pasar tau. Kalau kita pasar market yang orang pasar pagi gitu kan. Betul-betul depan rumah ayah saya. Jadi kita adik-beradik 6 orang. Abah saya seorang postman je. Jadi maksudnya nak dapat macam nak hidup mewah tu tak boleh lah. Macam makan tu cukup lah. Tapi macam ibu saya, umi saya ni macam dia ni pandai. Orang kata bukan tunggu je suami bagi duit ni untuk bulan ni. Cukup tak cukup dah. Macam bukan gitu. Jadi macam ibu saya ni dia pandai. Sebab umi saya dia pandai memasak sebenarnya. Pandai masak. Sebab kita dibesarkan dalam apa orang kata dari kecil-kecil tu dah pandai benda makanan yang sedap. Dihidang, dimasak oleh ibu kita makanan yang dah sedap. Sebab tu kita boleh tahu kalau makanan tak sedap ni, gerti cakap tak sedap ni. Jadi masa tu saya bersekolah lagi kan. Masa tu dalam sekolah menengah lah. Adik-adik kecil lagi masa tu. Jadi saya yang banyak tolong ibu saya menyediakan bahan-bahan masak, tolong kat dapur, apa yang nak dijual kan. Dan berniaga sama-sama dengan umi saya dekat depan rumah. Balik sekolah, orang lain balik sekolah buka baju sekolah kan. Boleh tidur kan. Kita tak. Pergi masuk dapur, tolong umi kan. Siapkan apa nak berniaga apa semua. Jadi maknanya dari situ asas dah ada. Okey, dah ada asas. Macam mana cari duit. Lagi satu saya nak share. Masa saya sekolah, saya tak ingat tingkatan berapa. Di sekolah pun saya dah pandai berniaga. Berniaga kat sekolah. Okey, zaman tu kita ada ni, tahu tak? Avon. Tahu. Avon. Saya pun tak tahu. Zaman sekarang masih ada lagi ke tak? Sekarang macam Avon? tak ada dah kot. Tak ada dah kan? Dulu. Okey, dia ada katalog kan? Dulu dia memang famous lah. Dia ada katalog kan? Jadi masa tu saya macam dah berminat tau. Kita dah suka cantik kan. Zaman dulu sikit-sikit nak putih kan. Cantik kan. Dulu putih. Semua nak putih. Dah sekolah menengah tu dah pandai dah pakai bedak kan. Walaupun zaman tu bukan zaman sosial media. Jadi saya rasa macam nak lah cari duit sendiri, duit poket kan.
tak adalah nak minta kita tahu mak ayah kita bukan orang senang kan. Bukan je ni, Umi nak duit RM10, tak. Jadi saya tahu, saya rasa saya nak duit, nak beli apa-apa, nak beli baju, nak pakai apa-apa untuk diri sendiri, saya rasa nak cari duit sendiri. Jadi dari situ saya mula berniaga Avon. Kan Avon kan dia macam kita tak keluar modal dulu. Jadi ejen kan. Jadi macam ejen kan. Dia ada katalog. Bawa katalog tu bagi kat kawan-kawan kat sekolah. Kau tak nak ke order ni? Bedak ni. Lipstick baru ni. Sampai ke cikgu pun kita jual. Sebenarnya tak boleh kan berniaga di sekolah. Dari situ saya dah ada duit poket sendiri. Saya dah pandai mengumpul duit poket. Ada duit poket, nak beli apa-apa. Sebab zaman dulu kita bukan ada Facebook, bukan ada TikTok, bukan ada Instagram kan dulu. Sekarang gini je nak beli apa, nak beli tu, nak beli ni. Dulu saya ingat lagi zaman saya majalah majalah remaja. Saya membesar dengan majalah remaja. Dari situ saya suka tengok. Tapi dulu iklan tak adalah besar macam sekarang kan, macam jam tangan. Walaupun saya budak kampung, tapi saya macam wow, Swatch zaman tu. Zaman sekarang pun masih ada lagi jam Swatch kan. Saya tak ingat dah harga berapa ratus jam tu dulu. Dulu 100 lebih tu pun mahal. Kan zaman tu kan. Lepas tu saya macam kumpul duit. Tak pernah minta dengan mak ayah saya nak beli jam tu dalam majalah tu. Order kan, dulu kan order kan. Tak boleh belilah, maksudnya untuk diri sendiri. Okey? Panjang pula saya cerita sebab daripada awal kan. Jadi maknanya orang kata asas tu dah ada kat situ. Sampailah saya kahwin dengan suami saya. Bila kahwin kita kan suri rumah. Duduk rumah jaga anak je. Masak untuk suami, jaga anak, siapkan anak. Itu je. Tapi macam alah boring lah. Macam sebab kita pernah, memanglah suami bagi duit poket kita, duit semua ada, cukup lah. Yelah kan, suami kita pun ada master kan, gaji besar, bukan gaji kecil, mampu nak bela kita. Tapi saya ni jenis tak boleh duduk diam. Saya rasa macam nak buat sesuatu lah, rasa macam nak berniaga, tapi dari rumah. Lepas tu kan, ni cerita ni best juga sebenarnya. Saya rasa, tapi panjang sikit lah. Saya pun cakap dengan suami dulu, minta izin. Saya cakap, boleh tak kalau saya nak berniaga? Berniaga apa? Dia tanya. Tapi saya tak perlu keluar rumah, tapi saya dari rumah. Okey, you nak berniaga apa? Okey, ada produk-produk, make-up. Saya dapatkan lipstick, make-up apa semua. Tapi saya nak hantar ke office. Tapi saya tak ada kawan. Saya tak ada ramai kawan. Lepas tu kan, suami saya ajar. Suami bekerja masa tu. Saya duduk area Keramat. Husband bekerja Shah Alam. Lepas tu, husband saya ajar. KL ni besar. Macam-macam orang perempuan suka kecantikan. Kan? Suka kecantikan. Nak make up, nak bedak, nak lipstick, kan? Nak wangi. Cuba cari produk. Benda-benda make up ni, jual lah ke office. Macam mana kita nak bagi orang office? Kita tak ada kawan pun kan. Tak kenal orang pun. Lepas tu suami saya ajar tau. Dia kata, Ma cari dalam buku yellow. Buku apa? Buku Yellow Pages tu. Ada nombor telefon tu. Kan? Ada nombor-nombor phone. Ada apa ni? Orang kata jabatan kerajaan. Betul? Contohlah bank-bank kan. Call. Lepas tu call tu nombor office. Lepas tu nak cakap dengan siapa? Dia kata suruh sambung ke bahagian sumber manusia. Dia ajar kita macam tu. Kita pun random je tau. Cari duduk rumah. Lepas dah siap anak makan, mandi anak kan. Tak ada buat apa, cari. Okey, contoh bank pertanian contoh. Bank Pertanian Malaysia contoh Okey, nombor phone call. Tak cakap dengan siapa, tak tahu kan. Okey, dia mesti tanya nak sambung ke mana kan. Boleh tak sambung ke bahagian sumber manusia, gitu je. Lepas tu okey, nak cakap dengan siapa, tak tahu. Okey, sambung je kat siapa-siapa yang orang kat situ yang biasa berniaga. Tapi Allah ni orang kata dia permudahkan urusan kita. Macam ada kalau kat sini ni Kak Ani contoh.
Kak Ani ni rajin, pandai dia berniaga. Kalau kat bank ni, Kak Ani ni lah kalau jual-jual tudung, jual kerongsang. Nanti saya sambung kat Kak Ani. Tapi macam mudah tau. Saya pun okey. Lepas tu kan, saya pun bila jawab, orang dah sambung ke Kak Ani tu, okey. Ni Kak Ani ke? Nama saya macam ni Isma. Saya ni ada produk nak jual. Tapi kan saya tak ada kawan kat sini. Boleh tak? Tapi saya bagi barang je. Akak tak payah bayar. Yelah, siapa pun nak kan meniaga yang you tak payah keluar duit. Tapi orang bagi barang kat you. Cukup bulan gaji baru bagi. Lepas tu dari situ okey boleh. Macam mudah je kan. Saya pun malam-malam saya ada produk tu. Barang tu saya pun hantar lah. Packing esok saya ada kereta jugalah. Kereta sendiri yang Datuk bagi kat saya. Bawa lah anak ni. Anak kecil lagi. Emilia dengan Edros kecil lagi. Emilia masa tu dah boleh berjalan lah. Umur berapa tahun lah? 2 tahun. 2 tahun lebih. Edros dalam kecil lagi, baby kan. Duduklah atas, dalam duduk depan kan, dalam baby car, seat car tu. Lepas tu letak pakai seat belt semua. Call. Okey Kak Ani, saya dah sampai kat bawah ni kat lobi ni. Boleh tak akak datang ambil? Okey boleh. Tak perlu kita nak parking. Takkanlah kita nak heret anak kita, dokong anak kan. Jadi mudah tau. Lepas tu turun ambil. Lepas tu kan tak sampai cukup bulan dah, Kak Ani dah mula call dah. Isma, ni kawan-kawan akak ni semua suka tau. Boleh tak bagi lebih sikit? Ni kawan akak ni ada dekat bank negara nak. Ni kat bank Maybank ada nak. Ni RSP. Dah banyak rakan. Okey, dari situ saya ada orang kata suami bagi modal sikit. Saya tambah barang. Malam anak tidur packing. Satu beg ni untuk bank pertanian. Ni bank RSB. Ini Maybank. Dulu target bank dulu. Tak pandai lagi kan tempat lain. Masa tu saya ingat lagi. Zaman masa tu tahun Edros lahir tahun 2000 lah saya rasa kan. 2000. Sebab Edros berapa bulan masa tu. Tak setahun lagi. Saya dah boleh menjana income yang bekerja di rumah. Sebulan saya boleh pergi simpan dalam ASB 10,000. 10,000 zaman tu. RM10,000. Tapi zaman tu memang tengah peak yang orang order barang ni. Memang time tu bisnes ni macam tu. Macam saya macam wow, mahal gaji kita dah dengan husband kita kan zaman tu. Lepas tu rasa macam maksudnya 10,000 tu yang you simpan saving. Bukan kata you rolling duit tu, bukan. Yang rolling lain. Yang saving tu saya boleh simpan 10,000, 8,000. Jadi macam makin lama makin seronok kan. Makin seronok. Dan masa tu okey, macam mana saya melibatkan dalam dunia kosmetik tadi. Okey. Lepas tu okey, tak habis lagi yang pasal ni kan. Suami pun dah mula seronok. Suami pun tengok, pandainya bini aku cari duit kan. Seronok lah kan. Tak adalah harapkan gaji dia semata-mata. Jadi dia pun cakap gini, Ma, apa kata Ma pergi, macam sekarang kita dapat, I dapat duit, cukup bulan baru dapat duit kan. Sebab orang bagi tu cukup time gaji. You bagi barang awal-awal, orang ambil dan bagi you cukup bulan. Maknanya sebulan, maksudnya dekat sebulan baru dapat balik duit tu. Jadi husband saya cakap, cuba yang terus boleh dapat duit. Macam mana cara? Buka meja. Buka meja maksudnya you pergi ke office, you buka meja, meniaga kat situ terus. Dan orang datang beli barang you terus bayar. Kan? Dan macam mana pula cara? Tapi sebenarnya suami saya banyak membantu saya, mengajar saya sebenarnya untuk buat bisnes macam ni. Sebab Datuk sebenarnya dia orang marketing. Dia orang marketing. Jadi dia yang banyak ajar saya sebenarnya. Kita kan jadi duduk rumah jaga anak tak erti. Jadi dia yang bagi jalan tu dia. Yelah, sebab orang kata bila kita nak buat apa-apa kena persetujuan, dapat izin dari suami kan. Jadi suami saya yang mengajar saya, maksudnya bagi jalan tu. Sebab dia tengok bini dia rajin nak meniaga sangat kan. Okey. Lepas tu okey, dia pun cakap cuba
cuba masuk kilang, dia kata. Masa tu kita duduk area Keramat kan. Kan dulu ada kilang, apa nama, Sapura lah apa semua, kat kawat Denso apa benda tah kat rumah kita. Datuk lah yang husband saya. Masa tu tak datuk lagi. Masa tu biasa pakai gaji kan. Lepas tu dia yang buat surat macam mana nak masuk meniaga kat situ. Maka bermulalah saya meniaga buka meja. Dan masa tu saya dah mula pakai pembantu rumah untuk jaga anak-anak saya. Lepas hantar anak sekolah, saya pergi meniaga sendiri. Saya yang jual sendiri. Customer buka meja, kan kita sewa meja tu contohlah sehari berapa, RM50. Daripada kita masuk situ, kita berkenalan pula dengan kawan-kawan yang lain. Kawan kat situ contohnya, orang ni jual baju, orang ni jual asam kan. Kat situ kan kita jumpa, ni jual kerepek. Lepas tu dia cakap, awak pernah tak masuk Putrajaya? Dia cakap gitu. Putrajaya ada apa? Best meniaga kat situ. Kat situ macam-macam. Jabatan kerajaan banyak kat situ. Ada jualan puspanita pula. Okay. Maknanya benda tu makin berkembang. Betul. Jadi jualan puspanita ni macam dia orang jabatan kerajaan. Contoh, Jabatan Perdana Menteri, JPM. Mungkinlah kalau kat sana masih ingat saya, ada yang masih ingat kan. Dan pernah saya salah seorang lah. Dekat Datuk Ismail dulu. Kalau ada yang di luar sana, mungkin ada yang masih ingat saya salah seorang yang peniaga-peniaga jualan usaha nita kat sana, puspanita. Okey. Saya pernah masuk Jabatan Perdana Menteri, JAKIM, pasal Jabatan Custom lah, Immigration lah, apa segala benda. Yang semua jabatan kerajaan yang berpusat di Putrajaya tu, semua saya masuk. Setiap bulan, maka bermulalah tinggal anak dah kan. Macam anak kita dah tinggal, pergi meniaga. Lepas tu masa tu adalah adik saya, tolong saya lah. Berdua dengan adik. Okey, masa ni belum ada Tia Emilia lagi. Dari situ, kita dah ada pengalaman tau. Pengalaman macam seronok, macam mana berdepan dengan orang kan. Itu adalah pengalaman. Sebab kita bermula dari bawah kan. Lepas tu zaman tu tak banyak lagi sebenarnya produk-produk kecantikan. Yang saya tahu zaman tu lah produk apa ni, arwah Susilawati kan, Datuk Susilawati, Novo Visage kan. Lepas tu Mak Datuk Ali Syukri, Bonda Rosita dengan produk Sendayu Tinggi. Itu orang-orang terawal lah. Dan salah seorang kawan saya, Datin Munirah, pengasas Natasha. Masa tu dia pun belum jadi pengasas produk kecantikan lagi. Berkawan sama-sama dengan dia. Saya kenal dia pun sama-sama buka meja di Putrajaya. Dan dia pun masa tu bukan pengasas pun lagi. Jadi kita, sebab tu saya Alhamdulillah dengan dia, Datin Munirah tu, saya sampai hari ini masih kawan baik. Dan dia yang start dulu mula-mula tu buat jadi produk Natasha tu kan. Lepas tu depan mata saya dia naik kan, macam wow. Dulu kan bukan zaman dulu, bukan zaman sosial media. Okey, apa-apa produk, nak cari produk kecantikan mesti tengok iklan kan. Betul. Contohnya iklan TV kan. Tengok iklan TV, TV3, semua TV lah. Dan salah satu lagi majalah. Majalah, Minggu Wanita, banyaknya Minggu Wanita lah saya ingat. Lepas tu Surat Khabar, Metro kan. Betul. Jadi sumber-sumber yang kita nak dapat produk-produk kecantikan tu daripada tadi TV, majalah apa semua kan. Jadi dari situ masa tu tak banyak lagi. Sebenarnya suami saya yang sarankan saya. Sebab dia nampak saya dah rajin kan. Dia naik share dah kan. Dah naik share dah. Dia pun kata, masa tu kita tengok kan. Yang mana buat produk kecantikan kaya raya ni. Jutawan semua ni. Kita pun macam ni. Macam mana ni? Aku nak jadi macam ni juga. Takkan nak tengok aja sampai bila nak angkut meja ke hulu ke hilir masuk Putrajaya ni. Dengan sewa RM50 sehari ni. Aku pun nak pakai Ferrari juga. Nak pakai juga Maserati. Nak juga jadi kaya macam orang lain. Maknanya semangat tu dah ada dalam diri. Dah kuat. Cuma cara ni macam mana? Tapi okey, saya bagi tahu walaupun saya kenal dah masa tu kawan-kawan saya seorang dua yang pengasas kosmetik, saya bukan jenis tanya macam gini. Bagilah, macam mana kau dapat supplier? Saya bukan macam gitu. Tapi
Bagi saya itu hak masing-masing. Kita nak berjaya, kita kena usaha sendiri. You kena cari sendiri. Maknanya supplier dari mana kan. Masa tu saya cuma balik berbincang dengan suami je. Suami saya pun cakap, Ma, kalau dapat ni best ni. Tak apa. Suami saya kata, dia boleh cari supplier. Yelah, husband saya kan orang bijak. Jadi dari situ mungkin dia Google, dia apa, dia dapatkan supplier. Bahan test dia adalah saya. Bila dia dapat sampel produk tu, dia bawa balik, dia cakap macam ni, Ma, pakai. Apa ni? Tak ada brand kan? Pakai dulu. You nak jadi pengasas produk kecantikan kan? Dia cakap. Test dulu. You kena pakai dulu. Jadi, itu baru betul. You pakai, kat muka you tahu benda tu berkesan atau tidak. Ini tak main ambil, you sendiri pun tak pakai. Betul. Macam mana you nak cerita kat orang, produk you bagus. Jadi saya pun macam terfikir juga macam tu. Masa tu saya fikir macam ni, saya nak jadi bahan test ke? Lepas tu, you kena pakai. You tahu macam mana produk tu. Masa tu kita karat lah juga kulit. Tak adalah putih macam gini. Tak adalah glowing macam gini. Kulit orang panggil kulit kusam. Kulit kusam. Okey, kulit kusam. Dan masa tu saya pun tengah mencari-cari juga nak pakai produk kan. Produk apa, tapi belum berkesempatan lagi untuk mencuba. Cuma beli yang kedai-kedai macam farmasi gitu je lah masa tu. Bila suami saya bagi, saya kata betul juga kan. Nak kena try. Okey. Ni krim malam, ni krim siang, ni sabun cuci muka kan. Moisturizer lah apa kan. Adalah 2-3 barang yang dia bagi. Saya pakai dalam masa seminggu. Saya rasa macam, betul ke? Masa tu kita macam tak perasan lagi muka kita. Tapi orang tegur kan. Macam, kenapa nampak putih? Kenapa nampak glowing? Pakai apa? Menjadi ke produk aku? Barang yang aku pakai tadi, produk yang aku pakai tadi. Rupanya betul. Dalam masa seminggu dah nampak kesan, cerah kulit yang kusam, jadi glowing, cerah kan. Masa tu suami saya kata, okay, on. Maknanya, kita dah boleh ambil produk ni, kita dah boleh buat jadi brand kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kira lah orang ingat saya pengasas, sebenarnya saya bahan test je. Tapi pengasasnya adalah suami saya. Jadi suami saya, dia dah nampak dah. Sebab tu kalau kita nak buat produk kecantikan ni, kita kena orang kata apa? Quality number 1. Sebab bila dah you pakai, kulit you dah nampak dah kesan cantik putih, maknanya berkesan lah kan. Jadi baru kita boleh nak jual kepada orang lain. Nak jadikan produk kita. Dari situ suami saya, dia cakap tak apa, kalau you boleh, tapi saya masih meniaga lagi masa tu yang buka-buka meja semua kat Putrajaya tu. Dia kata dia sanggup berhenti kerja, dia nak fokus nak buat benda ni. Tapi dia berani berhenti tu pun sebab saya ada di belakang dia. Sebab yang saya cakap saya jual produk tadi kan, yang boleh income banyak mana setiap bulan tu. Jadi suami saya berhenti kerja dan fokus betul-betul nak buat produk kecantikan. Maka terlahirlah dengan nama Tia Emilia, produk Tia kita. Tia Emilia, namanya macam mana boleh terfikir Tia Emilia tu? Okey, Tia Emilia tu sebenarnya, Tia tu sebenarnya tak adalah kena mengena apa-apa pun. Emilia sebenarnya daripada nama anak saya zaman tu kan. Zaman kita dulu sikit-sikit kan berbual nama anak, nama sendiri kan. Zaman tu kan Natasha, Farisha, apa-apa semua nama-nama orang kan. Jadi saya pun kata mungkinlah kita letak nama Emilia. Tapi anak saya tak ada nama Tia depan tu. Nick Emilia. Tapi sebab kalau letak nama Emilia saja macam sebutan tu macam apa orang kata macam simple sangat, pendek. Lepas tu masa tu zaman saya dulu kan kita terpengaruh sangat duk tengok cerita Rosalinda Ayamo tu kan. Cerita Mexico tu kan. Lepas tu kan Rosalinda tu panggil kat aunty dia Tia. Tia tu makcik. Sebenarnya aunty. Tia tu bahasa Mexico aunty. Jadi adik saya dia cakap nanti kalau kau ada anak, suruh anak
anak-anak saudara nak suruh panggil dia nama Tia, dia kata. Macam Tia. Memang betul. Bila saya dapat anak-anak saya panggil kat adik saya Tia. Jadi sebenarnya benda tu secara kebetulan je pun. Bukanlah kata dirancang ke apa. Jadi saya pun macam gini. Emilia. Masa tu kan berbincang dengan suami. Nak letak nama apa produk kita ni. Okey, Emilia. Lepas tu macam pendek sangat. Lepas tu kan macam Milia, Emilia. Tak ada kena-mengena pun Milia ke apa kan. Tak best pula, panjang pula. Milia, Emilia. Lepas tu terang Tia, Emilia. Sedap. Kena. Sedap pula nama. Sebut lagi sekali kan. Tia, Emilia. Tia, Emilia. Terus macam sangkut kan. Macam okey. Okey lah. Itulah kalau adik saya sekarang. Sebenarnya itu nama aku. Makcik Emilia. Ambil kredit ni, kredit. Gitulah. Itulah sebenarnya. Bermulanya dengan nama Tia Emilia. Tia Emilia. Saya pun baru tahu Tia tu sebenarnya maksudnya makcik. Nah, kan nama orang tak tahu. Tapi tu kita Tia share tu hari mungkin dengar nama tu macam nama T20 lah. Tia. Tapi rupanya maksudnya dalam bahasa Sepanyol tu Aunty. Aunty. Tapi tak apa. Kena Tia Emilia, kira kalau nak buat iklan tu pun sedap. Tia Emilia. Macam tu. Tia Emilia, produk tanpa pengelupasan. Okey, dari kosmetik tadi yang Tia Emilia apa semua tu, macam mana boleh beralih tiba-tiba masuk F&B pula? Okey. Tia Emilia ni dah lebih kurang 20 tahun lah. Zaman kegemilangan kita dah habis. Maksudnya zaman top saya tu, maksudnya betul-betul lah boleh buat duit orang kata kan. Masa tu pernah, saya tak cakap. Bukan saya yang cakap sebab kita jual produk. Dan zaman saya dulu, bukan orang kata, saya bukan jenis masuk TV. Saya di belakang tabir je kan. Jadi, yang cakap tu adalah stokis-stokis saya. Ejen-ejen saya bagi tahu Tia Emilia ni dalam carta di Malaysia number 1. Masa tu. Alhamdulillah, mungkin rezeki anak-anak saya boleh orang kata buat duit dengan Tia Emilia ni jutaan ringgit lah pendapatan sebulan. Sebulan Jutaan ringgit sebulan. Dan bertahan agak lama. Yelah biasalah kosmetik kan. Macam cendawan tumbuh kan. Keluar produk baru, keluar lagi produk baru. Persaingan itu adalah biasa, normal kan. Jadi kita pun dah rasa macam kita pun bukan anak ramai, 2 orang je kan. Jadi nak kata berhenti tu tak. Alhamdulillah sampai ke hari ni masih ada. Cuma tak kencang kata. Tak kencang macam dulu tu tak ada lah. Jadi saya pun dah macam bermalas-malasan, relax dah. Pengguna-pengguna Tia Emilia ni macam dia dah macam kekal tau. Dia macam kalau dia lari pun sekejap je dia tahu. Kadang-kadang yang lari tu sebab dia terpengaruh dengan iklan-iklan, produk-produk baru kan. Jadi bila dia cuba, dia akan back balik kepada Tia Emilia. Dia akan cari balik. Jadi maksudnya saya pun tak adalah iklan besar-besaran dah macam dulu-dulu masuk TV tu. Tapi Alhamdulillah masih ada di pasaran. Ejen-ejen pun masih ambil sampai ke hari ini. Walaupun tidak segah dulu. Jadi yang timbul soalan Anis tanya saya tadi pasal macam mana boleh masuk pula terjebak F&B dalam bidang F&B. Sebenarnya bidang F&B ni bukan daripada saya. Bukan idea saya dan saya tak pernah terlintas sedikit pun di fikiran saya untuk ada restoran. Okey. Cerita dia macam ni. Boleh tak saya cerita awal sikit je macam mana saya mengumpul followers? Boleh. Okey. Sebab dia dah masuk ke zaman social media. Kan? Okey. Gini, yang F&B ni sebenarnya idea anak-anak saya selepas dia orang habis belajar. Okey, zaman masa saya kata saya dalam bidang kosmetik tu. Okey. Anak-anak kan membesar, sekolah, belajar. Lepas tu bila anak-anak start nak masuk universiti, saya cakap macam ni dengan anak saya. Mama tak nak, Mama dan Papa bukanlah nak tengok you all jadi lawyer ke, engineer ke, doktor ke. Tidak. Mama nak you all jadi businessman, businesswoman. Sebab kita memang asal background keluarga bisnes kan. Jadi
saya hantar anak-anak saya sambung belajar ke London. Dua-dua anak saya, Emilia dan Andrew, belajar dalam bidang bisnes di Kingston University London. Alhamdulillah, pada tahun 2022 selepas COVID, anak-anak dah habis study. Dan bila balik Malaysia, masa tu saya tanya juga anak-anak, you all nak bekerja di mana? You all nak buat bisnes di mana? Adakah pilihan you all dekat UK, di London ataupun di Malaysia? Lepas tu anak saya kata, di Malaysia lah mama. Yelah, mama pun ada, papa ada kan. Lepas tu bila dia balik, dia macam anak-anak saya masih tercari-cari apa yang dia nak buat kan. Jadi Edo semua cakap, mama, apa kata kita buat bidang F&B? Saya macam, F&B, restoran ke Edo? Tak nak lah mama. Mama dah tua. Mama ni macam, apa orang kata, nak relax je. Dah tak nak dah kerja penat-penat kan. Takkanlah mama ni nak pegang senduk, nak jadi tukang masak kat restoran, kat dapur pula kan. Tapi Alhamdulillah, saya mempunyai anak-anak yang sangat bijak. Terus cakap kat saya, Mama ada follower ramai sangat. Dekat 1.5 juta follower mama kot. Sebab dulu mama kan dah ada IG Masak with Passion. Betul. Mama membina follower mama pun daripada IG Masak with Passion. Mama share resepi, mama ajar macam mana orang nak masak zaman dulu lah kan. Sebabnya benda tu sebenarnya asal suka-suka pun. Tak adalah kata buat IG Masak with Passion tu sebab target nak buka restoran ke. Tak ada sama sekali. Memang tak pernah terlintas langsung. Sebab benda tu zaman tu saya suka-suka je pun. Dulu mana banyak ramai sangat orang buat IG masak-masak ni kan. Jadi masa tu asalnya saya pergi travel je. Saya setiap kali cuti sekolah, saya akan bawa anak-anak travel kan. Pergi UK. Jadi bila kita travel, kita kadang-kadang bangun awal, jet lag kan. Macam tidur awal, bangun pukul 4 pagi dah bangun dah. Nak buat apa pukul 4 pagi kan. Tak tahu nak buat apa. Lala saya masak. Jadi saya masak, sebab benda tak rushing, saya sempat rekod. Zaman tu dah ada Instagram dah. Dah ada Facebook, dah ada Instagram kan. Tapi Instagram tak secanggih sekarang lah. Tak secanggih macam sekarang lah kan. Puda-puda sikit. Rekod pun kena rekod sikit. Tekan, lepas tu pause kejap. Rekod balik, pendek-pendek kan. Jadi saya ingat lagi masa tu. Saya masak, ni saya cerita sikit, dah lari sikit tadi kan. Saya macam mana saya membina yang pengikut, tarik bermulanya pengumpul follower. Jadi saya contoh saya masak. Masa tu pagi saya masak lemak cili api. Ayam masak lemak cili api. Jadi saya, sebab suami anak-anak tidur lagi, saya seseorang tak tahu nak buat apa kan. Lepas solat subuh macam, masak lah. Saya pun rekod. Saya rekod, kita bubuh bahan apa, step macam ni. Lepas tu saya post kat Instagram. Sekali saya tengok view, tinggi. Dan follower saya naik 1,000 sehari. Sedangkan masa tu saya di London. 1,000 sehari pengikut saya naik. Dan komen-komen tu pula macam saya terkejut tau. Masa tu sebab kita mungkin dekat UK kan. Jadi yang komen semua dari student-student UK. Macam dia orang macam, wah, bestnya. Senangnya masak. Baru tahu step masak macam ni. Baru tahu macam ni. Aunty, ajarlah lagi, kita ni student. Boleh tak ajar kita masak resepi yang mudah tapi bahan yang simple. Baru tahu. Kita pun baca tak terfikirkan. Rupanya ramai anak-anak di luar sana, student-student yang nak belajar memasak. Betul. Tapi nak dengan yang cepat dan bahan yang simple. Jadi saya pun mula seronok. Macam 1,000 sehari kot kan. 1,000 sehari banyak tu. Dari besoknya saya buat lagi. Okey, tadi dah masak lemak cili api kan. Esok masak kari ayam. Macam mana nak masak kari ayam? Kan bahan simple je lah. Bawang merah, bawang putih, halia. Dah. Lepas kari kita dah bawa siap-siap dari Malaysia kan. Lepas tu kat sana pun ada je jual sebenarnya. Lepas tu saya start daripada situ. Saya mengumpul sehari sampai 10,000 ke 100,000 banyaklah. Dan saya mula seronok
Dan saya start ajar macam mana, kita kan orang Pantai Timur, macam mana nak ajar, nak buat nasi kerabu, macam mana nak buat laksa, macam mana nak buat nasi dagang, nak masak gulai macam mana kan. Jadi rupa-rupanya dalam ramai-ramai yang duk tengok, ada yang ikut, yang suri rumah tu ikutlah kita punya ni, kalau ambil resepi. Sis, sukalah, seronok lah, saya dah cuba resepi sis, memang menjadi sedap lah, suami puji, anak-anak suka makan, buat nasi ayam resepi sis sampai ke hari ni. Ada yang sampai boleh buat jual. Saya buat nasi lemak sama nasi lemak si Hajar, saya dah buat jual, halalkan ya si resepi. Saya macam wah, jadi kita dekat tau, kita jadi dekat dengan pengikut kita. Macam boleh berborak, ikut DM kan. Tanya macam mana gitu gini, tips gitu gini, saya bagi je. Saya tak pernah nak kedekut ilmu ke apa kan. Saya ajar. Apa yang saya makan kat rumah, itulah yang saya bagi resepi kat dalam Instagram saya. Dan okey, mula-mula sebelum ni cerita, sebelum buka restoran, sebelum terjadinya Kantan, masa tu anak-anak saya berada di UK belajar. Dan saya di rumah, saya tak ada buat apa. Saya macam boringnya lah, tak tahu nak buat apa kan. Okey lah, kosmetik je on je. Bukan kita jual, orang jual, ejen-ejen kita seluruh Malaysia jual kan. Jadi saya tak buat apa. Kebetulan masa tu adik bongsu saya baru habis study. Habis study kat UiTM. Dia pun cakap, kan follower kan dia komen, sis open order lah sis, open order lah. Bukan semua benda sayur kita orang mampu buat. Laksam tu remeh lah sis. Alah, kita nak makan mulut 2 orang je sis. Takkanlah kita nak gulung laksam tu, itu pun belum tentu jadi. Walaupun sis dah ajar resepi, dah bagi resepi kan, belum tentu jadi. Sis, jual lah nasi kerabu, open order lah. Macam nak berniaga ke pula aku ni kan. Lepas tu saya pun tanya adik yang baru habis tadi, nak tak kita open order? Semua macam duk sibuk je, suruh open order kan. Open order nasi kerabu lah, laksam lah, nasi dagang. Lepas tu adik saya kata, boleh juga. Okey, kalau kau nak. Masa tu saya staff ramai je, helper kat rumah. Lepas tu saya cakap, okey, kita open order, kau jawab mesej. Saya masak dengan helper saya kat rumah. Okey, on. Maka bermulalah perniagaan di rumah. Atas nama Masak with Passion. Tambah lagi satu. Jadi ini kita cerita sebelum wujudnya restoran Kantan tadi. Jadi sebenarnya saya belajar berniaga tu dari situ. Dari rumah. Jual online masa tu. Dan saya macam terkejut lah. Saya share sikit income, sebab saya pun nak bagi semangat juga untuk wanita-wanita di luar sana, ibu-ibu tunggal ke yang nak berniaga. Sebenarnya nak berniaga ni tak perlu nak ada restoran besar, dari rumah pun boleh berniaga sebenarnya. Okey, saya boleh menjana income. Sehari saya berniaga main-main sebenarnya masa tu, sebab nak hilang bosan kan. Sebab anak tak ada, anak semua kat overseas, duduk rumah, pekerja ramai tak ada buat kerja semua kan, pekerja kita. Kau masak. Tapi resepi tu resepi saya lah kan. Lepas tu bagi kerja. Saya bagi kerja. Saya buat 3 kali seminggu je. 3 kali seminggu je saya berniaga. Okey, contoh. Kita target hari orang bekerja, sebab kita pun target orang bekerja yang order. Orang bank, orang kerajaan, semua kan. Jadi hari Isnin ada menu dia. Okey, hari Isnin menu nasi dagang, contoh. Selasa rehat, main-main niaga kan. Preparation, orang kata preparation hari Selasa. Okey, Rabu menu laksam. Hari Khamis rehat. Jumaat nasi kerabu. Okey. Jadi saya macam terkejut tau. Laksam tu saya boleh buat 700 pack ke 1000 pack sehari. 700 di rumah ke 1000 pack sehari. Sehari. Okey? Sehari je tu. Sehari. Nasi kerabu pun sama. Tapi nasi kerabu ni renyah lah sikit. Tak ada nafas. Jadi bayangkan macam mana, macam nak buat kenduri dah ni. Itulah. Kan? You bayangkan dapat kenduri, you bagi makan orang 500 orang pun dah sudah banyak. Ini seawal subuh, sebelum subuh dah. Sebab tu ramai orang tanya, okey, macam mana sis masak dalam rumah kan? 700 ke 1000 orang makan. Tak lencur ke rumah penthouse sis tu? Saya duduk penthouse, saya duduk kondo. Saya memang daripada awal pun saya memilih duduk kondo. Sebab saya anak 2 je kan. Cuma dekat rumah saya tu, saya tingkat atas, saya duduk penthouse.
helper saya, sebab suami saya Datuk ni, dia tak boleh ada orang luar dalam rumah. Sebab bagi dia rumah adalah privacy. Walaupun orang gaji tidak boleh berada di dalam rumah dia. Orang gaji hanya datang buat kerja rumah sahaja. Datang pagi, kemas-kemas rumah, kemas tu cuci ni, dan bila habis kerja kena balik rumah dia orang. Dan Datuk ada beli satu rumah dalam kondo yang sama, tapi bukan unit penthouse lah. Unit biasa. Tapi untuk juga duduk penthouse juga. Untuk pekerja duduk. Maknanya pekerja saya duduk. Kan saya kan ada pekerja yang admin, Tia Emilia apa semua kan, yang buat kerja tu pun. Jadi rumah tu dia orang duduk. Jadi saya ambil peluang masak kat rumah pekerja saya duduk tu. Sebab tu orang ingat saya buat masak-masak tu kat penthouse saya. Orang kata tak hancur ke rumah dia masak sampai 1,000 orang. Jadi okey. Bukanlah, saya buat masak tu sebenarnya saya masak sebelum anak saya pergi UK, Sebelum anak-anak saya pergi ke UK, masa tu anak-anak saya belajar di Seri KDU, Kota Damansara. Masa tu tahun, saya tak ingat dah tahun berapa, tapi saya masak di rumah, buat online, dan saya ada 15 orang runner. Untuk delivery, hantar ke seluruh KL. Orang ni cover sampai ke Seremban pun ada. Hantar laksam saya nasi kerabu. Yang ni cover Bangi, Kajang, Putrajaya, Cyberjaya. Okey ni. Ni sampai jam lah. Lobi rumah saya kena komplain dengan security guard. Apa benda lah orang atas ni niaga. Sampai jam kereta motor nak datang ambil makanan kat lobi rumah saya. Jadi okey. Orang dah tahu dah rasa macam mana saya masak. Laksam saya rasa macam mana. Nasi kerabu saya rasa macam mana. Nasi dagang saya rasa macam mana. Yang pengikut-pengikut, yang follower kita tadi, yang duk follow kita, yang malah nak masak, kita dah bagi dah resipi. Tapi dia orang nak juga yang air tangan kita. Okey. Saya rasa 2 tahun saya menjual online, dan sampailah anak saya start dapat belajar ke UK. Dari situ saya kerja ni tak boleh berpisah dengan anak. Anak pergi UK kita pun heret lah badan kita sekali ikut pergi duduk sana. Maka saya tinggalkan bisnes tu dengan adik saya. Memanglah helper saya semua dah boleh masak. Tapi yelah kadang-kadang kita tak sedap kan. Tak sedap hati macam tinggal bisnes untuk adik yang jaga. Helper yang buat semua. Kan kita duduk London kan. Duduk jaga anak. Saya masa tu macam ular-alik lah. London ke KL tu. Pergi duduk 3 bulan. 4 bulan balik sekejap. Sebulan je balik Malaysia. Fly balik ke UK. Balik sekejap, lama-lama macam dah lah. Adik pun dah orang masuk Minang dah. Adik kita. Dan lama-lama lepas tu, siapa nak urus kan? Jadi saya pun berhentilah meniaga online tadi. Saya banyak duduk di UK. Sampai anak-anak habis tadi. Bila dah anak habis tadi tahun 2022, 23, kita balik ke Malaysia. Yang sambung balik tadi yang Anis tanya tadi kan. Macam mana boleh terjebak dia masuk bidang F&B. Jadi bidang F&B tu adalah daripada anak saya, ni Edros dan ni Emilia. Dia yang nak, bukan idea saya ataupun bukan idea suami saya. Bagi saya, usia saya hanya nak berehat dah. Nak healing-healing, pergi travel, petik apple, tanam bunga kan. Santai-santai kan. Tiba-tiba anak cakap nak buka restoran. Masa tu macam Allah pula dah. Tapi tak boleh lah. Kita tak boleh tunjuk. Kita nak berhenti dah. Nak pencen. Tak boleh. Sebab kita kena kuat. Biar anak-anak kita tu semangat. Kita sebagai ibu bapa, kita adalah penguat semangat untuk anak-anak kita. Dia dah semangat dah ni. Nak buka restoran. Tiba-tiba kita kata, tak payahlah, tak payah. Jadi macam, anak pun macam, alah, tak bagi sokongan. Kan? Tak boleh. Sebab kita yang cakap suruh anak buat bisnes. Jadi kita kena bagi dia semangat. Kena bagi sokongan. Jadi okey, masa Edros cakap, nak buka restoran tu, saya fikir macam ni. Mama tak nak pegang senduk-senduk, nak masak-masak, bangun sesudah subuh, nak kena masak, nak jadi tukang masak kat dapur. Kita duk imagine macam kita jadi tukang masak. Memang hari-hari kena duduk tu. Lepas tu anak saya bijak. Dia cakap, Mama bukan.
tak semestinya buat bidak F&B ni mama terceruk kat dapur sampai kena masak dari pagi sampai malam. Bukan. Kita kena smart berniaga ni. Dia cakap, oh ya ke? Macam mana? Tak apa. Mama cuma bagi resepi, tapi dia yang akan buat SOP. Maksudnya SOP tu kita dah sukat, dah timbang. Resepi-resepi kita tu semua dia dah ada sukatan. Jadi tak adalah selama-lamanya mama duduk dapur. Jadi mama just ajar helper dia buat ikut sukatan yang kita dah buat. Dari situ, tapi ya Allah, korang pun kena tahu juga. Bukan senang nak buka restoran ni. Struggle. Nampak je, seronoknya datang berniaga, penuh restoran. Hari-hari penuh macam ni ke, orang nampak yang penuh. Orang tak tahu macam mana mulanya kita nak buka tu, kena kecam. Kena kecam juga Datuk Isma pun. Kena pula berniaga tu di zaman media sosial ni kan. Sekarang orang nak kecam hujung jari je. Kalau dulu mungkinlah boleh simpan-simpan kan. Bisik-bisik je kan. Bisik-bisik cakap belakang kan. Cakap sekarang sembuh je depan-depan. Tak sedap tadi pergi terus. Tak sedap. Tak sedap itu ini kan. Okey, saya kena cerita juga yang susah. Jangan cerita yang senang kan. Supaya orang tahu dan wanita-wanita di luar sana pun kena tahu. Ada susah juga, ada senang juga. Okey, saya nak share sikit. Okey, macam ni. Nak buka bidang niaga apa-apa je pun, jangan fikir, saya tak ada modal besar, saya tak ada duit, saya tak ada ni. Kalau kita fikir benda yang gitu, sampai bila kita tak ke mana, kita duk takut tu je. Kita tak boleh pergi jauh. Okey. Jangan ingat kita nak buat bisnes, tambah-tambah ada restoran terus nak nak wow. Tak perlu. You ada modal kecil, you buat cara kecil. Jadi kalau you rasa buka gerai tepi jalan kan, berniaga nasi lemak, buat. Jadi saya terapkan kepada anak-anak saya bermula dari bawah. Okey. Saya nak share juga sikit dengan pengikut-pengikut saya. Mungkin ini ramai yang tidak tahu. Semasa anak saya belajar di UK, waktu cuti diorang, summer holiday kan cuti panjang. Anak-anak saya bekerja di restoran. Anak-anak saya bukan macam anak orang lain. Walaupun dia daripada senang dah. Anak-anak saya sebenarnya tak pernah rasa susah. Bukan macam zaman saya. Dia besar-besar tu dah macam orang kata dah tidur dalam duit. Itulah senang cerita. Dia nak apa pun dapat. Tapi saya tak pernah ajar anak-anak saya kemewahan. Dan anak-anak saya pun sebenarnya dia sangat pandai. Dia bukan jenis nak ambil, tak apa, mak bapak aku dah kaya, ada duit, minta je, apa, tak ada. Dia tak pandai meminta sebenarnya anak-anak saya. Jadi masa dia belajar di UK, waktu cuti kita tengok kan, anak-anak kawan-kawan dia, anak-anak kawan kita yang dapat scholarship kan, marah ke JPA, time cuti semua pergi holiday Europe, Italy kan, dengan branded atas sampai kaki, branded ni bawah. Tapi anak kita bukan nak puji lah. Tapi sebenarnya memang anak saya macam tu. Pakai kan contoh saya kena bagi contoh juga. Ini saya tak pandai bercakap, nak reka-reka apa, saya bercakap apa yang berlaku dalam kehidupan saya. Lepas tu saya nak share dengan pengikut-pengikut saya, dengan orang-orang di luar sana. Anak saya contoh Edros. Saya cakap gini, rumah saya kan dekat Bicester Village. Jalan kaki je factory outlet tu nak pergi ke factory outlet yang branded tu. Ralph Lauren, Boss, Gucci, semua branded ada kat situ. Masa dia study dekat UK tu, bila dia balik kan, dia orang bukan duduk rumah, dia orang duduk accommodation lah, duduk hostel. Bila saya ada, dia orang akan balik hari cuti weekend. Saya pun cakap gini, jom kita pergi shopping. Jom lah kita pergi beli Ralph Lauren. Dia cakap, tahu tak anak saya jawab apa? Tak nak lah mama. Tak nak. Adik pakai baju Primark je. Primark je. You tahulah Primark berapa pound? 6 pound. 10 pound tu kira mahal dah.
Dia cakap dia hanya pakai baju Primark je. Paling mahal Uniqlo ke apa. I tak ingat H&M ke gitulah. Tu je. Lepas tu cakap, alah tak apalah mama bayar. Mama belanja. Tak nak. Kalau adik nak dibahasakan adik. Sebab dia anak bongsu kan. Tu kakak. Kalau adik nak pakai Ralph Lauren ke branded ke apa-apa, tunggu duit sendiri. Dia cakap macam tu. Saya pun macam ni, baiknya anak aku. Baik. Macam gitulah. Puji anak sendiri. Tak apa. Boleh puji. Jadi macam, walaupun dia ada kad, ada duit sendiri kat sana, dia memang guna untuk makan, untuk bayar uni dia, yuran sekolah, pengajian dia, accommodation dia, itu sahaja. Dia tak pernah spend duit dia untuk beli barang-barang branded. Tak pernah. Jadi, dia cakap dengan saya, okey, kalau dia pakai branded tu maknanya mama dia lah yang beli tanpa pengetahuan. Nah, pakai. Tuk bagi je. Bagi. Dia pakailah. Mama kenapa beli? Dia marah kita kan. Tapi Alhamdulillah, saya mendapat anak yang sangat baik. Dua-dua. Emilia ke, Edrus ke, baik sangat. Jadi, baguslah kan. Maknanya dia ada apa orang kata dalam diri dia tu, dia nak usaha sendiri. Betul. Dia nak guna, nak beli, nak apa dari usaha dia sendiri, bukan daripada mak ayah dia. Jadi bila dia cakap nak buka restoran tu, saya kata okey, tapi you kena bermula dari bawah. Jadi kata yang pasal kata masa dia belajar tadi, saya lupa tadi nak sebut. Dia bekerja tau. Masa dekat UK tu, dia bekerja di restoran. Bekerja. Emilia ni, saya ingat lagi restoran ibu dekat Lancaster Gate. Emilia bekerja. Masa tu Edrus tak habis study lagi. Emilia habis dulu kan. Bekerja. Kita tengok anak kita kan. Kita kan pergi tengok. Jadi customer, dia datang ambil order. Mama nak makan apa kan, macam bekerja dengan orang. Bukan restoran dia ni, kerja dengan orang, makan gaji. Okey, mama nak makan roti canai dengan kari ayam. Okey, dia pun pergi ambil, prepare, bagi kita, pancuh air. Saya rasa bangga sebagai ibu, bangga sangat macam anak saya boleh buat benda tu. Bukan untuk mak dia, bukan customer orang lain pun, maksudnya sebab dia bekerja kan. Boleh cuci pinggang, boleh bancuh air, boleh buat semua tu untuk cari duit poket. Jadi saya rasa macam okey, biar dia belajar. Mana tahu besok rezeki dia berminat dalam bidang F&B, rupanya betul. Bila dia balik dari habis tadi, dia yang cakap, Emilia dengan Idrus cakap nak buka, nak masuk bidang ni. Sebab saya tanya soalan ke Idrus, kenapa you memilih untuk masuk bisnes F&B? Dia cakap, sayang mama kan dah ada pengikut mama. Pengikut mama dah makan air tangan mama. Masak with passion dulu. Semua tertunggu-tunggu. Laksa mama, nasi kerabu mama, nasi dagang mama. Jadi dia mengharapkan dapat makan balik. Memanglah mama dah tak buat dah online. At least kalau mama ada restoran, semua akan datang berduyung-duyung untuk makan balik, rasa balik kan. Cakap okey, kalau you nak, you kena start dari bawah. You kena masuk dapur. You kena buat semua. Oh, masa tu betul-betul struggle kita buka restoran kan. Kita tak ada pengalaman, tak ada apa orang kata dalam bidang F&B ni, langsung tak ada experience dalam bidang ni. Tiba-tiba main tercah je masuk. Dengan tak ada chefnya, dengan tak ada tu apa managernya. Bayangkan masa tu saya lah tukang masak kat dapur. Bangun pukul 4 pagi dah masuk dapur dah. Anak saya pun masuk dapur. Tolong masak. Sebab masa tu Edrus kan nak buat SOP kan. Masuk berpeluh-peluh, lencur habis baju ni. Lepas tu hari pertama buka, ialah orang kan dah tunggu. Datuk Isma nak buka restoran ni bila. Tunggu lah kan? Kita dah war-war dah dekat Instagram kita. Ya Allah, rupanya hari first day tu dah berduyung-duyung dah masuk ni. Dah datang restoran kita, Kantan. Okey, yang pertama Kantan Kantan Plaza Damas. Masa tu kita buka pada 23 September 2023. Okey, 23 September. Okey, masa tu saya turun tu,
Saya tengok dalam kedai tu dah penuh. Sampai ada yang dah tunggu sejam setengah. Makanan tak dapat-dapat. Orang dah marah. Sampai muka dah muncung. Masa tu saya tak pernah kena anxiety ni. Tiba-tiba menggigil. Bayangkan. Saya dengan anak saya Edros. Memanglah kita ada staff. Hari pertama takkanlah nak ambil staff terus 20 orang kan. Kita pun tak expect orang datang terus ramai macam tu. Jadi, yalah adalah pekerja dalam 10 orang kan. Bayangkan masa tu saya lah yang plating. Kita dah dari tadi dah penat masak kat atas, masak kat dapur kan. Lepas tu, kena turun pula plating makanan ni. Plating bubur makanan. Nak suruh staff mana reti dia orang nak bubur macam mana, nak plating nasi kerabu apa semua kan. Jadi saya dengan anak lelaki saya Edros plating makanan. Anak perempuan saya Emilia buat air. Bancuh air sendiri. Buat air ni. Jadi kita anak beranak ni bertungkus lumur. Turun padang. Turun padang. Dengan tengok muka customer dah muncung semua. Lepas tu dapatlah komen-komen negatif. Komen-komen yang tak bagus lah. Macam, nak buka restoran. Tu first day tu. First day ni dah kena kecam dah ni. Nak buka restoran tapi tak pandai manage. Ni lambat, makanan lambat. Apa macam-macam lah. Dengan meja tak cukup. Meja kan sikit. Tapi Alhamdulillah besoknya nasib baiklah rumah kita dalam Plaza Damas tu ada SSF masa tu. Edros pun lari pergi tepah meja, beli meja, tambah meja baru. Tambah meja. Dekat SSF je dah tahu dah nak pergi beli mana kan. Tambah pekerja. Besok saya bangun subuh ni kan. Menggigil. Ya Allah ya Tuhanku. Betul ke keputusan aku nak buka restoran ni. Macam takut nak berhadapan dengan orang ramai ni. Takut kena kecam lagi. Sebab kita jarang kena kecam ni. Yalah. Sebab kalau ikutkan dalam saya punya bidang sosial media ni. Saya tak banyak orang kata benda-benda negatif lah. Sebab saya banyak share dengan pengikut-pengikut saya. Semua yang positif. Jadi itulah cerita yang nak orang kata struggle je. Tapi orang kata seminggu lah. Seminggu, 5 hari ke seminggu dah stable. Okey sikit. Anak-anak pun dah pandai atur. Pekerja pun dah ramai. Meja pun dah tambah. Alhamdulillah. Dapat pujian. Makan dah sedap kan. Servis dah bagus. Mula-mula orang kata makan sedap dah. Tapi servis teruk kan. Biasalah cabaran macam gitulah. Orang kata nak senang bukan mudah. Kena hadap semua tu. Makanan-makanan dekat Kelantan tu pun, walaupun lokasi dia kita tengok dekat kawasan yang bukanlah kata kawasan terceruk ke apa ke kan. Tapi harga dia memang ramai yang cakap kata harga tu memang kena dengan portion. Dengan portion. Tak mahal. Sedap. Macam mana nak maintain harga tu kena dengan orang Malaysia yang ada setengah macam mahal lah. Maksudnya biar orang kata semua mampu lah. Mampu milih. B40 ke T20 ke. Semua boleh makan. Boleh makan. Okay. Masa nak buka tu sebab saya memang memilih Plaza Damas tu di Seri Hartamas sebab saya memang rumah saya pun di situ. Office saya pun di situ. Jadi kita dah biasa dalam kawasan situ kan. Dan kebetulan dekat area Seri Hartamas ni tidak banyak makanan pantai timur yang dijual. Tak banyak pilihan lah orang kata kan. Macam kedai mamak tu mungkin lah ada kan. Tapi untuk orang nak dapat laksam, nasi kerabu, nasi dagang kan. Tak banyak pilihan orang kata. Jadi saya memilih di situ sebab saya rasa mudah untuk saya pergi. Maksudnya rumah saya kat atas, turun je jalan kaki untuk pergi ke restoran tu. Jadi dekat sangat. Jadi dan kawasan situ ramai orang kata ni kawasan T20 ni Seri Hartamas mesti mahal lah apa semua kan. Sebenarnya bukan. Tidak mahal. Bila orang dengar je dia rasa macam mahal. Tapi bila dia pergi, dia duduk, dia makan, dengan dia tengok portion tu selambat dah. Tiba-tiba sedap pula. Yang sedap tu nombor 1. Bukan nak kan orang kata nanti Ismail overclaim pula kan, macam nak cakap makanan sedap tapi orang cakap. Dan komen-komen yang bagi tahu Google review kan yang bagi tahu tu
Alhamdulillah, makanan sedap, servis bagus, tempat selesa kan. Jadi bila dia orang datang sendiri duduk makan, dia orang cuma cakap berbaloi apa yang dia bayar dan apa yang dia makan. Dan paling best lagi dia orang cakap inilah yang dia rasa macam orang tua-tua dulu yang masak. Laksam pun macam mak-mak dia masak. Nasi kerabu pun macam mak-mak dia masak dulu-dulu. Nak jumpa sekarang dah payah. Jadi itu yang saya kekalkan. Motif utama kita pun, tujuan utama kita pun memang kita nak jual makanan Pantai Timur, makanan Kelantan. Tapi yang penting autentik Kelantan. Autentik itu yang kita cari. So kalau nak yang autentik, kita bersama-sama pergi dekat Kelantan lah. Kena cari kat Kelantan. Okay, bila dah masuk berniaga F&B apa semua dalam dunia social media ni kan, dah jadi social media influencer dah. Bukan kata sebagai business woman je, tapi dah jadi influencer sekali. Bila jadi influencer ni, kita ada konten-konten dia yang macam boleh tarik perhatian orang ramai lah kan. Jadi macam Datin Isma, kalau konten macam saya tengok baru ni pasal petik buah apple. Petik buah apple, gigit nampak anak Datin Isma gigit buah apple pun orang suka. Kan nampak Idrus buat ais kacang pun orang suka. Jadi macam mana nak maintain Datin Isma buat konten, ada memang fikir konten ke ataupun memang random je hari ni nak pergi tepi pantai nak buat konten ke macam tu? Oh tak. Saya ni sebenarnya apa-apa konten yang semua tengok dekat IG story saya tu sebenarnya random je. Random. Sebab saya bukan bergerak dengan tim. Kalau orang lain, dia memang dah ada plan untuk buat konten. Sebab dia orang ada bergerak dengan tim. Ada cameraman lah, ada dengan tukang bawa lampu lah, tukang suluh kamera kan. Kita tak. Saya daripada awal pun semua sendiri. Tangan saya ni lah yang tukang suluh. Tangan saya lah yang tukang edit. Tangan saya lah yang post. Saya tidak ada pembantu, walaupun PA pun saya tak ada. Saya buat sendiri. Jadi macam benda tu random sebenarnya. Secara spontan. Contoh macam Anis tanya saya pasal makan apple kan. Buah apple. Okey. Macam ni. Buah apple London. Buah apple London. Yang tanam sendiri saya tanam. Saya tengok gemuk-gemuk buah apple dia. Gemuk-gemuk macam ni. Okey. Bila di UK ni kan. Jadi kan saya cakap saya pergi sana untuk healing. Bukan untuk bekerja. Jadi bila kita healing, usia saya ni, healing saya dulu zaman muda, healing kita shopping. Okay. Wow, boleh masuk Harrods, shopping handbag, barangan yang berjenama, suka terapi untuk diri sendiri. Tapi zaman saya sudah habis. Yang ada pun dah tak terpakai dah. Jadi healing saya senang je. Tanam bunga, petik buah. Dan buah yang petik itu adalah saya sendiri yang tanam. Contohnya pokok apple yang saya tanam, pokok plum, pokok cherry, ada pear. Jadi sebenarnya buah-buah tu saya tanam 4 tahun yang lepas. Tapi dah mula keluar hasil. Jadi macam contoh bila kat sana kita kan tak ada fikir pasal bisnes ke, tak ada fikir apa nak buat. Jadi bila bangun pagi, saya spontan. Benda yang saya bangun pagi, yang benda saya fikir, otak saya nak tengok adalah tanaman saya. Contoh. Dan saya bergerak dengan phone dah. Jadi saya tahu pengikut-pengikut saya tertunggu-tunggu update saya. Oh, apa ni, bunga apa Datin nak update ni pagi ni? Bunga apa yang dah kembang? Jadi sebab dia orang teruja nak tengok, sebab dia orang tengok daripada saya tanam lagi. Saya ada pengikut-pengikut tegar, follower tegar. Tak payah cerita. Dia boleh cerita satu-satu kat saya apa saya buat, apa saya makan, apa saya pergi, mana saya pergi. Jadi dia orang macam dia tahu dah. Oh ni hari tu masa Datin datang dulu dia tanam pokok apple. Oh dia tanam bab tulip. Oh ni dia datang balik ni mesti dia nak tunggu, nak update bunga tulip dia yang dah kembang dah ni. Oh sekarang ni musim bunga tulip. Dia nak tengok, dia dah tunggu-tunggu. Jadi sebab tu bila saya bangun pagi tu, saya macam nak, saya sendiri pun nak tengok bunga saya, tanaman saya. Automatik dah phone saya dah pegang. Jadi benda tu spontan. Okay hari ni good morning from business. Saya selalu macam gitu kan. Okay. Kita kira apple. Jom anak-anak murid. Kita masuk kelas mengira apple. Kelas matematik. Sebenarnya benda tu spontan je pun. Tapi rupanya dia orang seronok. Lepas tu kita ni benak dah tua-tua. Kan.
Kira-kira okey, 1 apple, 2 apple, 3 apple. Berapa dah tadi? Sebenarnya bukan buat lupa. Memang lupa. Lepas tu kan, anak murid berapa dah tadi? Kira balik. Lepas tu kan, benda tu macam rupanya kita lagi dekat dengan pengikut-pengikut kita. Dan saya baru tahu rupanya, ya Allah, dia orang ni semua macam nak tahu. Nak tunggu. Dia tertunggu-tunggu sampai dia kata apa? Bila bangun kita ke sana bangun lambat. Waktu tak sama. Dia tunggu je berpusing yang kalau IG story tu kan, yang ada line merah tu, nak tengok apa yang saya update. Alah, belum lagi. Alah, tak ada lagi update. Bila nak update ni? Rupanya kiralah kita sana tak bangun lagi waktu tidur. Kita tidur sini dah bangun. Jadi lambatlah sikit tunggu update. Rupanya semua dia orang nak tahu. Jadi sebab bila tengok tu macam kita sekali ada dekat sana. Siapa yang tak pernah pergi ke apa ke, macam ni rupanya tanam apple dekat London. Sebab kat Malaysia tanam macam lain. Kot lah. Dari situlah saya suka share. Satu, kita kena fikir macam ni. Lagi satu, bukan semua orang tahu dan bukan semua orang mampu sampai ke tempat yang kita pergi. Dia kadang-kadang macam, macam di negara orang. Macam ni. Tak ada ke orang jual daging halal? Tak ada ke ayam halal? Dia bayangkan macam Malaysia. Boleh pergi pasar tu beli je. Jadi semua benda tu kita kena bercerita, kena share. Kita jangan anggap semua orang di luar sana tahu. Tambah-tambah orang-orang kampung kan, yang tak pernah sampai, belum ada rezeki untuk ke luar negara kan, tak tahu macam mana gaya hidup tempat orang, makan macam mana, bahasa dia macam mana. Dia ingat ada jual sos cili kat sana. Kenapa bawa sos cili? Tak ada jual ke kat sana? Kita tunjuk barang-barang yang kita bawa kan. Sebenarnya benda tu penting untuk dia orang tahu. Dan kalau ada rezeki, dia orang belajar macam mana dating packing barang-barang tu bawa. Daun-daun tu dating bawa ke? Ada jual ke? Ada ke, dia tanya, bunga kantan tu ada jual ke kat sana? Memang tak ada lah. Kalau dapat kat sana tu memang cepu mas lah. Cepu mas lah kalau dapat. Berebut. Bunga kantan ada 1, 5 orang berebut. Itu pun bukanlah supermarket dia, memang tak ada lah. Itu pun kedai-kedai macam apa dia panggil oriental, yang produk-produk yang dari Asia kan masuk ke kedai. Nak kena pergi tu bukan dekat, jauh. Nak cari. Itulah pengalaman serba sedikit di negara orang. Kita sambung dengan Datin Isma. Kita nak tahu perbezaan corak marketing perniagaan daripada zaman Tia Emilia dulu, kita sebut zaman dulu lah dengan marketing zaman sekarang. Apa yang beza, apa yang nampak sangat perbezaan dia? Okey, zaman saya meniaga Tia Emilia dulu dengan zaman sekarang F&B, ataupun tak kisahlah orang zaman sekarang jual kosmetik ke apa, memang sangat berbeza. Zaman saya dulu, you kena, untuk buat marketing, you kena ada modal yang sangat besar. Sebab zaman dulu bukan zaman sosial media. Okey, zaman kita dulu, kita mengharapkan TV, stesen TV untuk buat marketing, radio, surat khabar, majalah. Okey, zaman tu you perlu, orang kata apa, kena ada duit yang banyak lah. Tapi sebenarnya ialah orang dulu semua orang tengok TV kan, tengok TV, berita kan, macam nak tengok apa-apa produk kecantikan pun kena tengok majalah kan, tengok iklan dari TV kan. Jadi memang kita spend duit yang banyak untuk marketing. Dan sebenarnya cepat untuk nak naikkan produk tu terlalu cepat sebenarnya dengan TV. Sebab semua orang tengok TV, semua orang dengar radio, semua orang baca surat khabar kan. Tapi perbezaan orang sekarang sebenarnya lagi senang. Sebab dia orang ada, sebab zaman sosial media ni, dia orang ada platform sendiri dah. Masing-masing ada TikTok, masing-masing ada Instagram, masing-masing ada Facebook kan. Jadi tak perlu keluarkan modal yang besar, tapi kena rajin. Okay. Bila you rajin, maknanya you boleh boom. Contoh kan zaman sekarang yang kita tengok kan. Tapi sebenarnya sis ni saya tak
tak pandai sangat main TikTok, tapi tengok orang sekarang kan buat live, hari-hari live berjam-jam sampai ada tak stop, tukar ganti orang tu ni, boleh buat sale kadang-kadang sampai 1 juta sehari kan. Maknanya atas you sendiri, you rajin, you boleh buat duit. Jadi maknanya kalau bagi saya perbezaan dulu dan sekarang lagi senang. Sekarang lagi senang nak buat duit. You ada produk, you buat konten. Faham tak? You buat konten, you nak bercakap ke, you nak buat watak gila-gila ke, ikut apa yang orang suka. Cara you nak bawa kan. Jadi sebenarnya benda tu atas masing-masing. Orang tu rajin, orang tu boleh berjaya. Kalau orang tu malas, duduklah sampai situ, sampai ketua pun duduk takut tu je lah, tak ke mana-mana. Dia kunci utama dia rajin. Rajin je boleh pergi. Macam tu lah mak saya pun cakap macam tu juga. Rajin, kalau bangun tidur pagi tu nak buat apa, fikir nak buat apa. Kalau rajin, berjalanlah hari tu. Kalau tak tidur lah sampai sudah. Okay. Bila berniaga, business woman, dia ada community antara founder. Jadi hubungan Datin dengan community antara founder-founder lain, business lain tu macam mana, dan rapat tak? Apa fungsi antara satu sama lain? Okey, alhamdulillah. Saya ni jenis baik dengan semua orang. Daripada saya buat kosmetik lagi dengan founder-founder, alhamdulillah berkawan rapat. Sampai ke hari ini hubungan baik kami, kita orang support each other lah. Macam contoh macam kawan saya ni kita cerita yang zaman kosmetik dulu. Yang ni nak launch produk baru kan, keluar produk baru. Jemput, kita pergi, hadirkan diri, support, tanya dia orang. Maksudnya berjumpa, kalau ada birthday ke apa, selalulah perjumpaan. Maksudnya sentiasa support each other. Dan macam restoran pula dalam bidang F&B sekarang pun sama. Dan saya kalau ikutkan asal-asal dulu, sebelum saya buka restoran, saya selalu support restoran walaupun bukan kawan pun, contoh tak ada kena-mengena pun dengan saya selalu pergi review. Saya tolong restoran lain untuk bagi tahu pengikut-pengikut saya, kena datang ni, sedap. Saya akan review jujur. Dan apa orang kata, kalau kawan lagi lah kan, orang ajak, datanglah. Macam kalau kat Kelantan kan, kalau saya balik Kelantan, yang saya ingat lagi Suara Jinda. Kita sebut nama Kak K kat sini. Kak K, Suara Jinda. Dari sekecil-kecil, restoran dia kecil dulu, saya ingat lagi. Tapi Kak K, Masya Allah, dia sangat baik orangnya. Padahal saya pergi dulu kedai dia tu, saya sebagai customer je. Dulu nama kedai dia pun, kita promote lah sikit Kak K kat sini. Boleh. Kedai dia, nama dia apa, kafe, hostel pantai kan. Hostel pantai kecil sangat. Dan orang Kelantan sendiri pun yang duduk situ tak tahu pun wujudnya kedai dia tu. Dia orang-orang kampung dia je pergi makan kat situ. Dan kafe tu dia hostel kan. Maksudnya kafe dekat dalam hostel. Gitu. Maksudnya orang yang pergi tidur hostel tu yang makan kat situ. Lepas tu bila adik saya cakap, kau tahu tak ada tempat restoran best ni, gini kedai dia kecil je. Sekali saya pergi, saya review, meletup kedai dia. Gini orang tak ada tempat duduk. Dia telefon saya, dia kata, ya Allah Datin, terima kasih lah Datin. Padahal saya tak kenal pun dia. Saya memang macam tu. Saya suka, macam bagi saya, benda sedap, benda bagus, rugi saya tak share dengan orang lain kan. Jadi dia jual makanan Thai yang sedap kan. Dari situ dia cakap selalu kalau datang kan, saya orang lain kena queue. Sampai hari ni saya tak kena queue. Sampai Kak K dah ada 2 restoran Suara Jinda. Yang satu yang seronok tu. Itulah. Jadi walaupun yang tu cerita-cerita kat Kelantan lah kan. Ada yang satu kedai tu tepi sungai, apa tak nama kedai tu sampai penuh. Sampai macam gini lah, orang kampung dia pun pelik. Maksudnya gitulah. Saya suka share dengan pengikut-pengikut saya, dengan orang-orang di luar sana. Mana kedai yang bagus, restoran yang bagus. Walaupun Kelantan sekarang pun kita ada sebelah kita pun
kedai, apa nama, Warung Soho. Dia pun dulu saya promote juga kedai dia sebelum saya buka restoran. Dan sampai sekarang pun kita berhubungan baik di antara kita masih sama macam dulu-dulu. Memang, tapi betul. Ada kawan-kawan dekat office pun, dia orang bila bersembang nak makan dekat restoran A contoh, dia macam, jom pergi makan restoran A ni sebab Datin Isma review sedap. Saya pun macam, oh ya, betul lah tadi, betul lah Datin Isma cerita. Memang pun ada restoran yang Datin Isma cakap ni sedap, jom kita pergi. Datin Isma cakap ni sedap, jom kita pergi. Betul lah. Mereview tu memang menjadi. Review jujur panggil. Dan review ikhlas tanpa bayaran. Dan kita pergi pun memang betul sedap makan dekat restoran tu. Okey, soalan terakhir lah, kita nak concludekan kita punya podcast Solid episod pertama ni. Sebagai seorang usahawan yang berjaya, seorang ibu, nak bagi kata-kata semangat dekat wanita-wanita terutamanya dekat luar sana yang baru nak start, rasa nak buat bisnes, tapi mungkin husband tak bagi ke, kan? Bukan semua sama kan, ataupun kurang dari segi bajet ke, dia rasa down nak start bisnes. So kata-kata untuk, nak kata nasihat Datin Isma kepada diorang kat luar sana. Okey, kepada wanita-wanita di luar sana, ibu-ibu, ada ibu tunggal kan, ada suri rumah, isteri-isteri yang sambil-sambil duduk jaga anak kat rumah. Kadang-kadang setiap wanita dia ada keinginan, ada kehendak dia, apa yang dia nak. Kadang-kadang ada tu, jangan kita fikir nak meminta-minta dari suami je. Faham tak? Kadang-kadang kena fikir juga suami kita pun dia ada apa orang panggil komitmen dia, apa yang kena bayar, kereta, bayar rumah. Dan kadang-kadang kita sebagai wanita kena cerdik, kena pandai. Maksudnya meringankan. Maksudnya meringankan beban suami. Contohnya kalau kita pandai, kita buatlah. Kadang-kadang kalau you pandai, tengok apa you pandai, apa kelebihan you, contohlah you pandai masak, you pandai buat kuih, dan you cuba. Sebab zaman sekarang senang nak berniaga kan. Tak perlu nak fikir, kena ada modal besar. Jangan fikir, saya tak ada duit. Saya kena ada modal. Jangan fikir kena ada modal puluhan ribu, ratusan ribu, baru boleh berniaga. Jangan fikir macam tu. You ada modal kecil, you buat kecil. Kalau ada modal besar, itu bonus. Kan? Jadi kalau ada dalam poket tu ada RM200, cuba dengan RM200. Senang sekarang nak berniaga. Buat akaun TikTok, Instagram, buka, jual sendiri. Pandai buat apa? Kek pisang. Jual kek pisang. Idea tu. Pandai buat apa? Kek butter cake, ataupun pandai buat kuih lopis. Kan? Lepas tu, kalau tak pandai sekalipun, banyak kelas-kelas sekarang. Kelas-kelas online je. Sekarang cikgu mengajar online. You nak belajar buat kuih apa? Nak belajar buat kuih talam, seri muka, apa semua. Belajar. Dari sebenarnya, benda tu terletak pada diri kita sendiri. You nak atau tidak. Jadi, kalau you nak ubah hidup, cara hidup you nak, kadang-kadang kita kan apa-apa sekarang kan zaman sosial media kan semua di hujung jari. Betul. Tengok orang ni pakai tu, pakai ni, make up tu, make up ni cantik, tudung mahal pun nak pakai ribu-riban. Nak. Tapi duk tengok orang aja. Duk tengok tapi kita tak buat apa-apa. Takkan ke mana. Dan lagi satu nak bagi tahu, jangan ingat you sekolah tak tinggi, tak berjaya. You tak boleh berjaya. Saya pun tak sekolah tinggi. Alhamdulillah. Rezeki orang kata dari usaha sendiri, daripada orang kata apa, sokongan suami, anak-anak, dan suami pun kena bagi sokongan juga kepada isteri kan. Lepas tu kalau anak-anak sendiri pun nak buat berniaga, nak bisnes ke apa-apa, kita sebagai ibu bapa bagi sokongan apa yang anak-anak kita minat. Kalau anak-anak kita minat berniaga nasi lemak, ajar dia. Kalau nampak kurang, bantu dia. Okey, buat ni. Kena tambah ni. Sambal ni kena ni lagi. Jadi kita sebagai ibu bapa, nasihat, sokongan adalah penting. Jadi jangan duduk rumah, tengok hari-hari tengok orang je berjaya. Kita duduk gitu. Sebab kita kerja kita gitu je. Lepas tu sibuk nak komen negatif orang, cari salah orang. Tak boleh. Kita kena positif. Tengok apa-apa,
buka mata. Semua yang kita tengok itu adalah positif dan menjadi semangat untuk kita nak berjaya macam dia juga. Kena letak kat situ. InsyaAllah semua orang, semua wanita-wanita di luar sana boleh berjaya, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak ada idea, tak tahu nak masak macam mana ke, boleh pergi Instagram Masak with Passion tu kan. Ada resepi, video-video dulu yang dekat London ke. Kalau kata tak pandai masak ke apa, boleh tengok resepi-resepi. Macam mana nak masak kari, macam mana nak masak asam pedas, macam mana, semua ada lah. Nak ke tak nak je. Nak ke tak nak ke, yang pentingnya rajin. Kena rajin, tu je. Ya, kan? Betul. Okey, jadi saya rasa sampai sini saja episod pertama podcast Solid. Terima kasih diucapkan kepada Datin Isma. Banyak kita dapat info-info dari segi keluarga, jaga anak, suami, isteri, sampai ke bisnes, semua dapat hari ni. Jadi untuk anda semua yang menonton podcast ni, kita insyaAllah lah kalau ada episod kedua kita nak cakap pasal topik apa, kalau nak request pun boleh tinggalkan komen dekat bawah. Jangan lupa tekan like dan subscribe YouTube Sirap Limau. Nanti dapat loceng Solid Podcast episod 2 gitu. Nanti boleh bagi idea dekat bawah. Jadi terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.